masuk ke tak WhatsApp ni. Mana Nurin ni? Mana Nurin? Nurin dengar ni Nurin. Nurin kena faham konsep sale. Sale kita ni, sale ni macam tu Nurin. Bila Nurin buka meja tu jual karipap. Bila Nurin buka meja dekat tempat orang ramai lalu, ada ramai orang lalu Nurin, akan ada potensi orang yang singgah untuk beli. Faham ke faham Nurin? Sekarang ni Nurin bisnes online. Bila Nurin rajin buat posting, rajin buat live, faham ke faham? Rajin buat marketing, bagi ramai orang nampak apa yang Nurin jual, potensi besar untuk customer datang beli kat Nurin tu tinggi. Dan Nurin pula bukan jual produk yang misteri yang ada ke mama kalau Nurin buat sale ni orang beli. Sebab tu Nurin kita tengok, Nurin ada tak orang yang berjaya jual produk Mama Sap? Nurin rasa masyarakat, market menerima baik tak produk Mama Sap? Maksudnya produk Mama Sap ni trusted ke tidak? Produk Mama Sap ni trusted ke tidak? Produk Mama Sap ni trusted ke tidak? Kita keluar pula Nurin ni. Kita tengah bercakap dengan dia. Mak dia, anak dah terkeluar. Hai. Tak Nurin, orang lain lah. Sebut nama orang lain pula. Siapa orang lain? Darina. Oh Darina. Darina. Kan? Darina, Agma. Gitu. Siapa lagi ni? Nana, yang lain dan yang lain-lain. Soalan Mama adalah, produk Mama Sap ni trusted ke tidak? Trusted ke tidak? Maksudnya adalah kalau kita jual, ada orang nak beli tak? Sebab benda tu penting. Trusted tu penting. Trusted ke trusted? So, bila produk ni trusted, sebenarnya tak ada masalah. Kalau you rajin buat marketing, pasti close sale. Satu, Mama geram dengan Mama punya manager. Mama geram dengan staff Mama geram. Kalau kau tak boleh buat sale, memang kau melepak tak buat marketing. Simple. Kalau kau tak boleh buat sale, memang sebab kau melepak kau tak buat marketing. Simple. Kau jangan nak cakap kau buat marketing. Kalau kau buat marketing, brand Mama Sap, confirm kau akan close sale. Confirm kau akan close sale. Faham tak macam apa ni? Faham ke tidak? Faham ke tidak? Kalau kau buat marketing, confirm kau close sale. Confirm. Kalau kau buat marketing, isunya kau kat brand Mama Sap tau. Kau jual produk Mama Sap. Mama Sap ni kisahnya 12 tahun. Sampai hari ni trusted. Orang yang betul-betul buat marketing pasti akan closing sale. Pasti akan tarik lead masuk, pasti. Tapi kalau you tak boleh nak close sale, Mama tengok report tu sedih, maksudnya kau tak buat marketing yang. Kau tak buat marketing. Okay, kalau kau freelance tak apa. Isunya kau bukan freelance. Kau ni dia bayar gaji, manager lah bagai-bagai ni. Isunya kau tak buat sekarang ni marketing. Mana darah Mama tak up? Cuba cakap Mama, mana darah Mama tak up? Mama saya buat marketing. Kalau kau buat marketing, confirm. Dah check. Mama, you buat marketing mana? Buat marketing dekat mana? Dekat grup mana? Buatlah kat mana? Live mesti buat kat TikTok. Kenapa buatlah kat TikTok? TikTok sekarang ni, betul ke betul? TikTok yang ramai orang sekarang ni, betul ke betul? Live kat TikTok tak buat. Okay, Mama tanya. Kak Aida, PS dia tinggi ke tinggi? Kak Aida, PS dia tinggi ke tinggi? Kak Aida PS dia tinggi kan? Dia buat live kat TikTok ke tidak? Dia buat nak live kat TikTok. Dia buat live kat TikTok. Isunya, you buat tak live kat TikTok? Melepak dalam office. Memang Mama bengang lah. Memang kebengangan tu dia akan menekan-nekan lah Mama ni. Faham ke faham? Live kat TikTok is a must. Live kat TikTok is a must. Faham ke faham? Faham ke faham? Soalan Mama adalah simple je. Soalan Mama simple je. You nampak juga dalam Mama Sap. Okay lah. Mama ni bising-bising buat marketing. Tak apalah pergi brand lain. Pergi brand lain tak payah buat marketing ke? Betul Mama. Tak payah buat marketing ke? Mama jujur Mama cakap. Jual makanan senang. Faham tak? Tak payah cakap banyak. Up video pun, up gambar macam tu pun orang nak beli. WhatsApp saya tu pun orang beli. Tak payah tahu nak makan berapa biji. Benda ni bagus ke tidak. Faham ke faham? Faham ke faham? Kan? You tanya Ika laki. You rasa
Kebetulan sekarang ni Ika sale dia 20,000. Ika sale dia dah 20,000 tau. Personal sale. You rasa? Kebetulan. Dia tak buat apa-apa. Dia tak buat apa-apa. Dia tak buat apa-apa. Dia do something nak. Salah satunya adalah dia invest buka hub dekat tempat yang ramai orang. Dia invest buka hub dekat tempat yang ramai orang. Faham ke faham? Faham ke faham anak? So mama nak you nampak. Okay, mama nak you nampak. Sekarang ni kita tak sebut nama, nak sebut nama leader-leader pula. Soalan mama tanya. Mama tanya, Nadim. Soalan mama adalah berapa ramai engine sale and marketing team Nadim? Berapa ramai engine? Kalau you ada kereta, you nak upgrade horsepower, you sekarang ni dah ada berapa horsepower? Horsepower tu kuasa kuda ya. Dia silinder kan? Dia bilangan silinder ya. Horsepower tu apa ya? Orang tak tahu enjin kereta ni. Kalau dia ada 6 horsepower maksudnya ada 6 silinder enjin tu ya. Yang bulat yang yelah ekor kuda tu yang kecil-kecil tu kan ya. Yang bulat yang tu naik tu kan? Kan? Ayah betul tak? Oi sayang. Nasib baik. So mama tak teruk sangat. Papa pun tak tahu. Korang faham ke maksud mama? So sekarang ni mama nak tanya. Nadim, kalau you nak grow, berapa banyak enjin? Isunya mama tanya Nadim, you dah ada 16 enjin. Pandai. So macam mana you nak train enjin you ni jadi enjin turbo? Ya faham tak? You sekarang dah ada 16 enjin. Ada enjin baru yang tak bergerak lah, yang gerak dia sikit-sikit. Soalan mama adalah, benda yang you kena fikir sekali Nadim adalah, apa proses yang betul? Semua tengok ni. Apa proses yang betul untuk develop dia jadi high superpower engine? Engine turbo tu. Apa proses yang betul? Mama nak you fikir ni. Contohnya tadi, mama cakap dengan Nurin. Nurin tak ada dah terkeluar, kesian Nurin kan. Mama cakap dengan siapa? Zarif. Mama cakap Zarif pula. Sebut nama Zarif pula. Sekarang ni Zarif, mama tanya Zarif, macam mana nak pastikan Zarif ni yang jadi enjin turbo untuk kami Zarif dulu. Sebab dia always start dengan individu. Dia always start dengan leader tu dulu. Dia always start dengan Zarif dulu. Dia tak boleh tiba Zarif suruh orang lain. Zarif dulu. Sekarang ni, sebab tu Mak cakap, leader you kena tahu. Leader you kena tahu tau. Peserta adalah maruah you. Kalau dalam company tu nak, dia masuk dalam keadaan yang leader tu pun horsepower teruk, macam mana cakap tadi Asila, orang yang horsepower masuk pun dah jadi daripada horsepower, daripada kuda, terus jadi apa? Kuda laut weh. Kecengek, kuda laut. Korang faham aku faham? Leader tu. Nampak tak? Daripada budak tu boleh buat 10,000, 20,000 personal sale. Masuk ada Asila, terus jadi kuda laut. Mama tu tepek ni. Sebab mama kau dah marah tu maksudnya ada sebab dah tu. Faham tu faham? Maksudnya sekarang ni adalah, soalan nombor 1 adalah, apa proses yang akan membentuk you menjadi turbo engine. You dulu ke turbo engine. Baru you boleh turbo engine yang lain. Kalau tidak, sebenarnya ada orang lain masuk. Wah bestnya mama masak ni power. Dia ni sebenarnya X brand ni. Dia pernah buat bisnes lah apa kan. Masuk bawah leader yang alamak kau punya engine mana ni? Engine crunch ke Kalisha? Faham tak? Alamak, faham ke? Macam mana lah orang tu nak jadi turbo? Faham ke? Faham. Proses tu. Sekarang ni Zarif, mama tanya. Zarif. Sekarang ni apa proses nak pastikan Zarif yang buat 10K dulu? Apa proses yang kita nak pastikan Zarif buat 10K ni dulu? Aisyah ni buat 10K. Apa proses dia? Syura ni buat 10K. Proses nombor 1 adalah belajar disiplin. Belajar disiplin tu apa? Bangun pagi, siap, duduk atas meja. Duduk berapa jam? Fokus. Zarif kerja, balik kerja. You belum lagi ada anak.
So, malam. Berapa jam you betul-betul fokus buat marketing? Nombor satu adalah disiplin. Zarif, kalau you tak boleh disiplin, nanti you nak train anak tim you, macam mana nak suruh disiplin? Betul ke betul? Betul ke betul? Kalau you tak boleh develop you punya disiplin, you rasa you boleh develop anak tim punya disiplin? Selepas develop disiplin, develop apa? Kecekapan. Lepas develop disiplin, develop apa? Kecekapan. Sebab itu adalah proses yang you kena bina. Yang you kena go through dengan dia. Tapi sebelum tu adalah, settlekan dulu diri you. Okay, sebab tu Mak cakap. Ingat tak dulu Mak cakap? Masa Mama berniaga, Mama dulu nak berniaga lagi, anak lagi, kerja lagi. Mama buat apa? Untuk upgrade Mama punya kecekapan, Mama kena kurangkan masa Mama di dapur. Dengan cara apa? Bukan tekan Grab nak. Sekali masak, masak banyak-banyak. Masak banyak-banyak. Sekali masak, masak banyak-banyak. Banyak masak-masak tu, masak banyak-banyak tu macam mana? Masaklah sekali kuali rendang ayam ke apa ke, pack terus. Sabtu Ahad sibuk dengan buat food pack. Dah macam nak berniaga. Faham tu faham? Dah macam nak berniaga. Mama tengok ada satu company ni. Menggamit Mama. Terus menggamit memori. Sekejap. Mama rasa Mama save. Menggamit memori kita kan. Gitu. Buat food pack. Kan? Buat food pack nak. Buat food pack siap-siap. Supaya you akan upgrade ketangkasan you. Macam mana upgrade? Sebab you dah tak spend masa banyak dekat dapur. Sebab you dah buat food pack dah macam ni. Nampak tak Mama tak gambar tu? Nampak ke nampak? So nombor satu adalah upgrade disiplin. Lepas tu upgrade ketangkasan. Apa dia? Upgrade disiplin. Lepas tu upgrade ketangkasan. Lepas upgrade disiplin, upgrade ketangkasan. Contoh Mama yang kerja dengan Mama. Disiplin dah ada. Ketangkasan lah tak ada tu, slow sangat. Sebab tu kalau jadi meja cawangan tu, lemah cawangan tu. Betul ke betul? Macam mana nak jadi enjin marketing answer yang power yang padu? Macam mana? Macam mana? Cakap Mama macam mana? Nombor satu, upgrade disiplin. Okey, yang kerja makan gaji dah ada disiplin. Pagi-pagi masuk office, petang bawa balik. Kan? Yang dekat, yang freelance ni, ada disiplin tak? Pukul berapa start? Pukul berapa habis? Baru boleh bangun. Cakap mak nanti mak, saya kerja ni mak. Saya kerja kat rumah. Saya ni adalah syukur mak. Mak ada anak depan mata mak. Tapi izinkan dulu saya kerja. Saya pagi ni mak, bagi saya 4 jam je. Saya settlekan 4 jam. Lepas tu saya layan mak, petang saya sambung lagi 4 jam. Malam mak tidur, kita sambung lagi 4 jam. Faham saya ni? Okey. Yang kerja makan gaji, dah disiplin. Sekarang ni, ketangkasan. Ketangkasan. Sebab tu Mak cakap, ada kan 100 Facebook, 100 posting. Satu hari posting 6 juta kali. Hei, Mama penat. Sebab nak pastikan kau tangkas. Tangan kau, tik. Ini macam kau typewriter, kau menaik, laju sikit tangan tu. Laju. Tangkas. Kalau tak tangkas, siapa nak ambil kau kerja terus? Slow. Kena ada ketangkasan. Ketangkasan tu kena ada. Faham tu faham? Itu boleh buat, ini boleh buat, ini boleh buat. Mama, dah cuba tak tangkas. Cek badan. Maaf cakap, cek badan. Gemuk sangat mungkin. Nak bangun orang satu hari, kena bangun duduk, ambil masa 20 kali lah. Tapi kau nak bangun 5 saat. Orang tangkap bangun 0.001 saat. Nampak tak? Pergerakan kau slow sebab semuanya dah besar. Sebab tu Mak cakap, contoh Mak cakap, tahun lepas memang Mama tak nak fokus sangat. Bukan Mama tak nak fokus sale. Tahun lepas adalah Mama nak fokus kepada tutup cawangan, kena pasti mana yang tak yang bocor ni buang. Tahun ni adalah Mama nak pastikan manusia Mama tangkas. Tahun lepas adalah sistem, cawangan, manusia tangkas. Bila Mak cerita pasal tangkas, siapa yang kena tangkas dulu? Mama tangkas. That's why nak, Mama committed untuk kuruskan badan. Sebab tahu, kau gemuk ni kan, kau mulalah nak bangun tidur kan, nak tolak badan, lengur pinggang, lengur bau gemuk. Gitu. You pergi mana-mana pun orang macam, alahai, tengok kau pun. Yang kata nak, korang rasa kalau kau gemuk, interview company, okay, bagi tahu Mama. Kau pergi interview company baru nak ambil kau tak? Bagi tahu Mama. Kau kata ni gemuk. Bagi tahu Mama. Company nak ambil kita kerja tak? Tengok. Bagi tahu Mama. You rasa kami nak ambil you kerja tak? Kalau you gemuk.
Baik tahulah mama. You pula kena kerja bahagian perlukan ketangkasan. You rasa kalau kau majikan kau ambil tak orang gemuk? Tak kan? Sayang, you pernah tak dengar cari interview orang, tengok cara dia masuk. Dia masuk slow ke, lembab ke, lemau ke? Kau pernah dengar tak cara nak pergi interview, pastikan you betul-betul smart, datang duduk sharp, nampak you energetic. Itu baru interview. Itu baru interview. Lepas tu dia akan tengok you bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Nak tengok budak ni interview tu macam tangkas sangat. Lepas tu tengok. Faham ke faham? Ketangkasan. So tak kisah. You freelance ke, kalau you kerja makan gaji, of course you kena tangkas sebab you dah ada orang bayar you. Ni dah kenapa pula tak hormat ni? Faham ke faham? Nombor satu tadi adalah disiplin. Nombor dua adalah ketangkasan. Nombor tiga, expand your mind. Nombor tiga apa dia? Expand your mind. Expand your mind. Expand your mind tu apa? Berimpian besar, berjiwa besar, nampak future, nampak direction. Kena ada matlamat 10 tahun ke depan. Hari ni kalau mama tanya, Ili, apa matlamat Ili 10 tahun ke depan? Jawab sekarang. On mic jawab sekarang. Terus kira. 4 tahun ke depan, 8, 10, umur berapa? Ili, dengar tak WhatsApp mama? Dengar tak WhatsApp mama semalam dekat kampung? Dengar tak WhatsApp mama kat kampung? Planning mama 10 tahun akan datang. Nampak tak clear? Dah expand mind tu. Siapa yang dengar WhatsApp mama semalam? Mak cakap, korang 10 tahun akan datang ke depan, mak cakap apa? Sayang, kita dah kena beli ni sebab kita ni kena buat rumah ni, kita kena ni, kita kena ni, kita benda-benda ni. Siapa? 10 tahun ke depan, kemungkinan mama ni ada 6 cucu. Lagi 10 tahun, kemungkinan mama ada 6 cucu. Ada potensi tu kalau anak mama ambil face mama. Sebab mama ni nak kahwin umur 22. 27 dah ada 3 anak. Umur mama 27, 3 anak. Dan pada waktu itu nak, anak sulung mama 27, anak nombor 2 mama 26, anak nombor 3 mama dah 24. You nampak tak? Disebabkan kita expand mind kita. Kita dah nampak dah 10 tahun akan datang macam ni. You faham tak? So apa yang kita kena ada? Macam hari ni nak, kenapa mama berjuang? Sebab mama ada direction mama 3 tahun lagi. Hari tu, masa saya jatuh. Memang saya jatuh. Tapi kenapa mama fight? Mama fight juga. Kenapa? Kenapa mama kata mama ada passive income? Kenapa mama tak stay passive income mama balik kampung? Kau dah kenapa nak suruh aku balik kampung? Aku nak ada benda nak kena fight tau. Sebab 3 tahun lagi. Pada masa jatuh tu, tahun bila? Masa saya jatuh tu tahun bila nak? Masa saya jatuh tu tahun 22, 23 lah yang paling sadis tu. 22 tu tak rasa lagi. 22 tak rasa lagi. 23. 20, 23. Which is 3 tahun yang lepas. 23, 24, 25, 26. Mama, kenapa mama tak give up? Kenapa mama tak give up nak? Sebab mama adalah orang yang ada planning. Ada planning. Planning apa? Okey, sebab kita tahu anak kita nak sambung belajar. Anak kita nak sambung belajar. Jujur mama cakap, memang mama nak anak mama sambung luar negara. Memang mama nak anak mama sambung luar negara. Memang mama nak belajar sambung luar negara. Tapi mama tak tahu dia ni boleh capai kita. Scholarship ke apa semua tu. Dan sekarang ni, kerajaan dah tak ada scholarship sangat kan? Betul ke betul nak? Betul ke betul? Betul ke betul? Kerajaan dah tak ada scholarship sangat. So mama nak dia belajar luar negara. Kenapa? Adalah benda yang mama nampak. Sama juga sebab mama nampak berapa? 10-20 tahun ke depan. 10 ke 20 tahun ke depan. Mama nampak. Nampak apa? Situasi 20 tahun ke depan. Sebenarnya negara kita perlukan apa yang dia boleh survive. Kalau kita prepare produk yang akan datang, Malaysia tak perlukan, tak ke sia-sia produk kita. Ayah dan ibu, dengarlah cerita mama ini. Kamu melahirkan produk yang ada kegunanya tidak?
ataupun kamu ikut dan ikut suka-suka. Janji kau belajar, rupanya 20 tahun lagi produk itu tak berguna. Bila produk tak berguna, ayah dan ibu, makanya masa depan anakmu sia-sia. Kau nak jadi ibu dan bapa bagaimana? Ahai, bagai dan tumbuh, ajar dan nasihat. Ahai, Ili Odiana, Oji Ojana, kamu ibu bapa yang bagaimana? Sayang, Mama ni pernah bekerja. Kita faham game. Mungkin korang ni tak pernah bekerja agaknya. Sayang, pada zaman Mama dahulu kala anak, kos Mama ni sangat meletup-letup. Sebab tu kita kewat dulu. Sana minta, lokap sana. Sabar. Rate saya 100.5 4 jam. Oh begitu. Oh tak nak, murah sangat. Tak pergi. Sekarang kau rasa kos Mama ni ada nilai? Tak ada. Kalau kau dapat kerja tu kau bersyukurlah. Tapi ada tak kos-kos ataupun yang akan buatkan dia ada nilai? Kalau interview, contoh Ili. Anak you nak kerja apa Ili? Cepat. Anak you kerja apa? Cepatlah. Anak you nak kerja apa? Ili, cepatlah. Anak you kerja apa? Betul. Anak you kerja apa? Cepat, Ili. Anak you kerja apa ni? Cepatlah Ili. Dia cita-cita jadi apa? Ili, cepatlah. Jana, anak Jana nak kerja jadi cita-cita jadi apa? Jen, anak Jen ada yang nak kerja kan? Dia sekarang tengah bujang kan? Anak Jen nak kerja? Seorang nak kerja yang sulung. Dah kerja. Kan? Anak dia seorang dah kerja. Gitu. Semua dah jadi cikgu. Kan? Semua jadi cikgu. Yang sulung kerja bank. Berapa gaji dia Jen? Dia tanya gaji anak orang pula. Tapi Jen, dia lain lah dia. Laki dia banyak getah. Salah orang. Jen ni laki dia banyak getah. Tak boleh, salah. Sorry ketukar orang lain. Jen sayang, laki dia somebody. Orang cakap apa dengan Jen tu? Confirm. Dia kata laki tak pencen tengah bersedia. Sayang, jawatan laki dia lepas berhenti confirm berniaga. Projek banyak. Terus sebab suami dia somebody. Tak pernah lagi Mama jumpa jawatan suami Jen tu lepas resign, tak ada projek Jen. Tak pernah lagi Mama jumpa. Tak pernah. Sama ada askar ke polis ke, kalau pangkat paling atas, habis tu mesti dia berniaga dia dapat projek. Confirm. Tak akan pernah tak dapat. Betul tak Jen? Setuju tak? Cuba tanya lelaki Jen. Cuba tanya bos-bos dia yang dulu-dulu yang dah pencen. Cuba tanya. Lepas pencen mesti berniaga. Tak adanya. Sebab mesti semua orang datang. Sebab orang akan bagi projek apa tahu Jen? Nak tahu tak apa? Sebab sebenarnya dia tahu suami Jen tak ada bisnes. Tapi dia nak suami Jen jadi business partner. Jadi director. Sebab kalau ada apa projek, tak apa, kita ada kabel. Seramkan jawab soalan. Tapi Jen, itulah hakikatnya Jen. Kalau you adalah nombor 1 polis, nombor 1 askar ni Jen, lepas you resign, akan ada orang yang kejar. Sebab nak jadikan business partner. Sebab apa? Projek ni adalah melibatkan, contohnya yang dapat tender tu adalah orang lain. Tapi kan kadang nak melalui polis lah, melalui inilah. Kadang ni kan, dia kena go through Jen. Dia kena gitu. Maklumlah tukar nama orang lain lah. Jen ni lain. Dia tak kosong. Dia dapat lelaki dia hebat. Gitu. Baru faham. Kan? Haish. Itulah dunia nak. Itulah dunia. Betul tak? Kalau you ni dulu adalah jawatan besar dekat bank ke CEO kan. You habis je kan. Macam contoh lah, Dok kan. Ada satu CEO ni. Dah habis pada bank tu, Dok terus ambil kerja dengan Dok. Jadi partner. Bukan kerja dengan Dok, partner dengan Dok. Sebab Dok nak pakai dia punya kabel. Saya ada kabel. So tak payah risau pasal ni. Yang tak berapa ada kabel lagi bini ni. Kita bincang orang lain pula. Lepas kau faham? Betul lah Mama cakap. Korang ni jangan naif sangat. Faham tak? Kisha nak jadi doktor neuro. Okey Ili. Nak ambil course dekat mana Ili? Dekat mana? Dekat UM?
You rasa betul-betul Kisha tu boleh straight A. Sekarang A dia berapa? Betul, straight A dah A. A dah A yang 100%. You rasa dia ada kat situ tak? Lepas tu, Mama kan dulu kerja hospital. Kita tahulah doktor-doktor tu. Ni, you tanya Teacher Mimi. Ada beradik dia nama doktor. Tanya Teacher Mimi. Rizal ada beradik dia. Dia tegur sekali sebab tanya doktor. Yang lain dia doktor. Tanya Teacher Mimi. Tanya Teacher Mimi. Dia paling tak pandai sekali. Adik-adik dia sepandai sebab dia jadi doktor. Dia tak jadi jatuh. Kerja lah kat bank tu. Betul tak Mimi? Tak pandai tak Mimi pandai lagi daripada Ili. Tapi adik-adik Mimi yang doktor tu berapa A Mimi? Berapa? Abangsa apa? Sedih Mimi ni. Tak apa nak A sangat. Kan? So kenapa Mimi tak doktor, adik-adik dia semua doktor? So nampak tak Ili? Okay, you kata anak you nak jadi doktor. Lepas tu, you rasa sembang apa kita ni? So, kita tadi cakap apa tadi? Mau kata tadi nombor 1 adalah disiplin. Nombor 2 kedekatan kalau ada yang baru masuk. Nombor 1 disiplin. Nombor 2 kedekatan. Nombor 3 adalah jiwa besar. Jiwa besar. Maksudnya salah satu jiwa besar ni adalah kita sebagai ibu bapa mesti melahirkan produk. Kita jangan cerita pasal anak tim Ili. Kita kena lahirkan anak kita ni produk yang dekat luar tu memang ada orang nak produk ni. Dia bukan produk yang orang tendang-tendang. Sebab Ili, you lah yang bertanggungjawab untuk lahirkan produk yang bagus yang bukan ditendang dalam pasaran. Itu semua tanggungjawab you Ili. Syura, nasib baik aku tak kahwin. Mama makin complicated pula dengan cerita orang kahwin ni. Sebab itulah kenapa Malaysia ni adalah negara yang ketiga paling ramai dekat Asia Tenggara, bukan Asia Tenggara, yang paling ramai orang bujang. So Syura, maksudnya Syura dah mewakili Malaysia untuk dapat tempat ketiga. Itu adalah satu pencapaian luar biasa. Syura, Husaini, you ni tempat ketiga tau. You ni mewakili Malaysia untuk mendapatkan Malaysia di tempat yang ketiga. You kena bangga Syura. Sebab apa Syura? Sebab perkahwinan sekarang menjadi complicated. Kenapa perkahwinan complicated? Lepas kahwin ada anak, lepas anak, ya Allah, isunya dunia ni perlukan produk yang lebih baik. Produk dia tak boleh. Dulu mak bapak kita tak kisahlah. Macam mana pun kita ni, level kita ni masih lagi ada lagi produk yang masih lagi berguna dekat ni. Sekarang tak. Betul ke betul? Betul ke tak ni mak cakap ni? Betul ke tidak ni? Sekarang ni tak nak. Sekarang ni kualiti produk yang diperlukan oleh dunia lebih tinggi. Sebab tu bila mama jatuh 2023 tu, walaupun mama dah ada passive income kan nak, mama tak boleh sebab mama ni ada direction. Mama nak anak mama lahir pula belajar kat luar negara. Sebab kawan-kawan mama semua dah doktorin mama. Kawan-kawan mama doktorin mama macam ni. Kawan-kawan mama yang dah berjaya, anak berjaya, simple je. Sab, anak kau nak jadi apa? Contohlah jadi HR. Nak kerja dekat company corporate. Yang offer gaji tinggi, benefit bagus semua kan. Dia pun interview. You rasa company akan ambil budak yang luar negara ke dalam negara? Betul mama? Dia akan ambil yang mana? Yang interview tu ada ramai yang luar negara, ada yang dalam negara. You rasa dia akan ambil yang mana? Luar negara. Lepas tu kawan mama ajar lagi. Dengar ni Sab. Sekarang ni dah ramai mak bapak kaya yang hantar anak belajar luar negara. Pastikan anak you extend setahun. Sebab dia kata macam ni, visa belajar ni dia boleh extend setahun. Maksudnya visa belajar ni 3 tahun. You belajar 3 tahun. Tapi sebenarnya bagi extend 4 tahun. 4 tahun tu you carilah kabel ke apa supaya you boleh jadi assistant HR ke dekat mana-mana company dekat luar negara. Kerja gaji murah pun tak apa. Anak you intern ke apa contohlah. Dia kerja dekat Nestle HR, assistant HR, Nestle dekat UK, dekat London. Itu lagi paling laku. So you nampak tak kawan-kawan mama dah ajar step by step. Sab, cari duit. Mama cakap macam ni dengan kawan mama. Akak pula kan. Kak kata Kak Ika nak tanyalah masa anak Kak Ika nak exam kan. Kak Ika fokus anak ke fokus bisnes? Sab, Kak Ika cakap macam tau. Takut mula cakap macam tau. Kak Ika. Saya ada tak masuk? Yang masuk tanya Kak Ika. Kak Katika. Masa anak Kak Ika kan anak dia kan semua berjaya kan. Masa anak Kak Ika nak exam, Kak Ika
Kak Ika fokus business ke fokus anak? Ada orang tengah survey Survey bumbung apa? Oh. Lepas tu kata kenapa Sab? Risaulah tu. Sab mestilah dua-dua Sab. Sebab kita ambil lah. Sebab kita ni nak Sab dia kata kita kena perlu cari duit terus. Ambil. Gitu. So kat situ orang belajar. Lepas tu kawan mama seorang lagi. Sama juga. Anak dia pun sama. Doktor luar negara semua kan. Sab, satu je. You nak tak anak you menang interview? Dia bukan saja kat luar negara tapi dia ada experience 1 year kerja. You kena izinkan anak you. Memang kita kena bertahan jiwa. Tahan jiwa. Tak apa, gaji sikit pun tak apa. Janji dia ada, dia dekat resume dia nanti, dia akan cakap, dia belajar apa, contohlah dia belajar bahagian finance kan. Finance, lepas tu dia pernah kerja finance, sekejap je dekat bank sana. Sekejap, walaupun sebagai assistant. Tak kisah, jangan kecoh-kecoh dengan gaji tu. Sebab kita nak cantikkan resume. Nak cakapnya adalah, so nak nampaknya adalah, bila nombor tadi kita cakap apa nak? Kena ada disiplin. Lepas disiplin kena ada ketekasan. Nombor 3 adalah kena besarkan jiwa. Jangan syok diri ini. Anak saya nak neurosurgeon macam sekarang straight A ke tak straight A? Banyak je dah apa mak ni? Kenapa nak cari A? Mesti mak bapak tak mampu hantar anak tuition ni. Gitu. Halah. Nak bagi anak straight A, betul tak sekarang ni? Ramai orang anak-anak straight A sebab hantar tuition. Betul ke betul? Betul ke tak orang cakap ni? Setuju ke setuju? Setuju ke setuju? So benda-benda jangan syok diri. So bila you dah faham game, you besarkan jiwa, dekat situ ada sebab. Kenapa tahun ni juga mama saya kena jadi emerald. Bukan tahun ni platinum. Bukan sekadar you nak buat sales 10,000. Faham tu faham. Supaya manusia ni dia kena ada sebab yang besar. Kapasiti besar, baru dia akan start capai more. Capai banyak. Faham tu faham. Sebab tu nak, mama sangat garang. Sebab tu kalau you all jumpa leader yang garang, maksudnya dia ada desire. Dia ni ada impian. Dia bukan jenis tak kisah. Faham tak? You ni adalah ada impian ke tak? Engkau ni macam tak ada impian je, okey je gaji banyak tu. Contoh kalau you start makan gaji kan. Macam kau tenang je sebab kau tahu kan dapat gaji banyak tu kan. Tak apa. Kau buat hal kan. Kau dah tak ada impian kan nak naik pangkat ke. Bila kau nak naik pangkat mesti kau nak tengok company grow kan. Maksudnya kau tak kisah company grow ke tak kan. Kau tunggu. Kau dengan aku tak sama. Aku ni orang ada impian. Dan mama tahu the moment mama ada impian, ada ramai nak duduk dengan mama. Sebab semua orang nak duduk dengan orang ada impian. Sebab apa tahu? Nak curi impian dia. Nak dapat energi dia. Nak dapat aura dia. Nak dapat getaran dia. Sebab apa? Orang ada impian ni kan nak. Dia akan macam mana dia akan committed. Dia akan usaha. Dia tak akan bagi tak apalah inilah. Tanda-tanda mama ada impian. Mama spend duit tau nak. Untuk sambung belajar. Pergi menghadap dok. Belajar. Korang kaya tak lagi. Belajarlah malah dah. Faham ke faham Akmal? Faham ke faham Akmal? Mama macam ni tak Akmal? Mama macam ni Akmal. Mama tahu Akmal buat mama masak ni part time. Mama tahu. Tapi mama nak besarkan jiwa Akmal. Tadi Mama cakap nombor 1 adalah disiplin, nombor 2 adalah ketangkasan. Mama percaya Akmal ni agak tangkas sebab you sekarang ni sedang bekerja dah sampai buat mama masak. Nombor 3 Akmal, you kena izinkan mama besarkan jiwa you. Bila mama cuba besarkan jiwa you Akmal, you akan rasa macam tak Akmal. You kadang you rasa mama macam pandang rendah pada you. You akan rasa mama pandang rendah pada you. Sebenarnya, kalau you rasa macam tu, sebenarnya you duduk kat guru yang tepat. Sebab mama bukan pandang rendah kat you. Mama sedang besarkan jiwa you. Mama cakap ni, Akmal, you rasa dengan pekerjaan yang you ada sekarang Akmal, kan sebagai apa dekat mall tu Akmal, you rasa inspired tak anak you? Ataupun sebabkan pekerjaan tu, anak you tak berimpian besar. Anak you akan ulang buat benda yang sama. Faham ke faham? Anak you akan ulang buat benda yang sama. Dan pada waktu itu Akmal, kalau bujang tak apa. Kalau dia berkahwin, sebab tu Malaysia jadi apa? Negara yang menjuarai tempat ketiga. Paling ramai orang tak berkahwin. Tak berkahwin di dalam Asia. Sebab apa? Sebab bila kahwin ni komitmen. Dia tak cukup duit dia. Adakah Akmal okey anak Akmal macam tu? Tak berkahwin. Adakah okey? Tak okey kan Akmal? Tengok orang sebelah anak kahwin. Kita ada rasa risau tak anak tak kahwin? Lagi kalau kita ada anak perempuan. Tak kisah lelaki ke perempuan kan? Sebab apa kau nak? Bukan mama cakap apa. Kita ni ada nafsu. Bila anak kita ni kahwin, dia ada sedikit jaga agama dia. Betul ke betul? Ustazah Dr. Safura. Betul ke Dr. Saf? Betul tak? Bila anak kita kahwin, sebab tu tengok banyak orang-orang alim, dia kahwin dengan anak dia cepat. Sebab kita ni nak dia jaga agama. Mama kan jujur Mama cakap. Mama cakap apa-apa tau.
Kenapa Mama ada conversation pasal Kimi? Sebab Kimi ni dah ada girlfriends. Kimi dah ada orang yang dia minat. Budak tu minat dia. Dia kan nak, bila wanita, seorang lelaki perempuan, dia ada spark-spark suka kan. Kita ni sekarang tak apa kita boleh kawan dia kita kat rumah, dia tak dating, tak apa. Sebab dia masih dalam kawanan kita. Dia tak dating, tak apa. Tapi kan nak, tak tahulah. Mama tak tahulah korang macam mana tau. Mama ni risau nanti dia dah universiti. Dia universiti kan dah akan bebas kan. Kita tak tahu balik keluar apa je. Kita boleh dating. Oi, kita risau tau. Sekarang ni sekarang kita tahu balik rumah, Wan ambil, suami kat dia ambil, balik rumah. Satu hari dia tahu, kita tahu dia keluar, dia tak sempat. Sebab the moment dia boleh dating, kita risau. The moment dia boleh dating, kita risau. Kita risau tak the moment dia boleh dating. Bila dia boleh dating? Bila dia masuk universiti. Dan dia bila universiti? Tahun depan. Tahun depan nak. Tuan-tuan dan puan-puan, tak risau ke anak kita? Agama anak kita? Tak risau ke? Korang tak risau ke? So Mama kan cakap apa-apa kan. Mama cakap kalau dia betul suka budak tu semua suka dia, kahwinkan. Ya Allah, baru Mama faham kenapa orang-orang alim dia akan kahwinkan anak dia. Dia dah bukan pasal kau mampu ke tak mampu. Aku nak selamatkan agama je. Risau nak. Risau. Kita kan bila tengok tahu anak kita dah kawan kan, kita risau. Sebab kita tahu syaitan ni kuat. Dan antara dua lelaki dan perempuan ni. Kita risau. Kita risau. Sekarang ni Allah tak tahulah. Kita pun semoga dia berkawan dengan kawan-kawan yang ada disiplin agama kan. Satu mau hantar dia sekolah agama, tapi sekolah agama pun boleh menjadi, sekolah agama bukan tentu kredit juga. Anak kita tu, you faham ke faham? Mama tahun depan Kimi ni kan, Mama cakap apa Kimi? Ambil kat UM. Mama cakap apa Kimi? Belajar UM. Mama cakap apa? Kalau lah dia tak adilkan dia kena pergi luar negara ke apa kan. Mama cakap tahulah, Mama akan kahwinkan dia dengan budak tu. Sebab dia macam tu, dia dah bukan pasal, dia adalah Mama janji, Mama jaga agama. Yang jaga agama anak je. Kau faham tak? Ke korang tak ada rasa macam tu? Kita tak nak, risau nak. Mama tak tahulah korang rasa apa, risau. Nak keluar tengok, semua lelaki okey. Semua lelaki pun risau juga sekarang ni. Susahlah nak. Dulu Mama ni tak ada ilmu buat agama. Sekarang ni bila Mama tahu ilmu buat agama, Mama tahu kalau budak-budak ni dibiarkan sayang, ya Allah, anak kita kan nak, kita biarkan waktu muda dia penuh dengan dosa nak. Sebab itulah rezeki dia payah nanti. Sebab tu bila dah kahwin nak, dia tak bahagia nak. Sebab dia ada dosa yang dia buat lama. Belum tentu dia taubat. Belum tentu dia taubat. Hari ni jujur Mak cakap, sejak kita dah masuk usrah, dah selalu dengar cakap agama ni, hari ni kan anak tuan-tuan perempuan ni dah kahwin, dia tak dapat manis rumah tangga tu. Cek balik dosa-dosa yang dia buat masa dia bujang. Kau nak ke anak korang kahwin tak manis rumah tangga dia? Mama ni melihat kesalahan Mama sebagai mak ayah lah. Kita kahwin garangnya, ya ampun, faham tak, dengan anak kan. Kita tahu anak kita terluka. Kita tak nak, kita nak cucu kita ni, ya Allah, hai. Cucu kita ni, ya Allah. Mama cakap apa tau, semoga kan, cucu Mama nanti kan, kita tengok je, Assalamualaikum Opa kan, ya kan. Saya dah hatam Quran umur 5 tahun. Ya Allah, hatam Quran 5 tahun. Itu impian Mama. Tapi nak dapat cucu baka macam tu, anak kita tak boleh ada dosa nak. Nak dapat cucu baka macam tu, cucu yang, alah cucu Opa buatlah pulut kuning dekat apa nama, contoh kalau yang dekat yang lelaki dekat Muhammad, dekat Siti, kenapa? Opa Siti dah hantar Quran. Ya Allah, cucu Opa 5 tahun hantar Quran. Nak dapat baka cucu macam ni, anak itu tak boleh ada buat dosa. Siapa nak cucu baka macam tu? Kita tak dapat anak baka macam tu sebab kita ni banyak buat salah. Parenting pun tak ada, agama pun tak ada. Faham ke faham? Dah kahwin baru belajar agama. Kita tak nak lah, kita nak next generation better than us. Itu kan moto kita, bukan pasal duit saja. Kita nak, ya Allah kan, cucu kita, ya Allah menantu kita, cucu kita kan. Ya Allah dia kan, dalam rumah kita ni ada 4 anak lelaki kan. Ada 4 menantu, ya Allah ada batas. Ya Allah rapat tapi berbatas. Ya Allah pakaian kan. Orang datang rumah kita, Assalamualaikum. Ya Allah, datang rumah kita macam masuk syurga. Tengok anak menantu kita, cucu, datang rumah kita macam masuk mini syurga. Gitu. Tapi nak dapat macam tu nak, bukan percuma. Bukan
Percuma. You nampak tak direction mama ni? Kita nak nanti, lepas tu kan nak, setuju kan nak? Setuju ke setuju? Anak Kak Ida nak kahwin umur 24 kan? Tak apalah Kak Ida, nak kahwin bagilah kahwin Kak Ida. Tapi nenek standby lah kalau anak kita tu dia ni kan, macam tu. So macam mama kan, mama ni kan nak, mama ni tua ni kan, mama tak nak dia risau. Mama ni dah tua, hati mama ni bahagia, tenang. Tengok menantu, tengok cucu pun dah tenang dah. Faham tak? Mama nak keluarga tu sakinah, mawadah, warahmah. Maksudnya adalah dekat luar, ya Allah, risau dengar cerita-cerita kat luar. Mama dengar kat luar ni, orang kata macam ni. Tengok ada kes macam ni, kes ni. Ya Allah, balik rumah, ya Allah. Damai jiwa mama. Tenang jiwa mama. Mama nak tua nanti kita dah tak kuat nak jantung kita. Tua nanti jantung kita tak kuat. Kita dia tak boleh serabut. Betul tak? You ada tak mak bapak korang yang dah tua? Dia tak boleh serabut dah kan? Betul ke betul? Ada tak korang ada mak korang dah tua, nenek dah tua, dia tak boleh serabut dah. Serabut, dia stres. Dia mula demam malam tu. Dia ada dengar cerita-cerita yang ni dia stres. Ada ke ada? Ada ke mak tanya ni? Ada tak dia tengok orang tua-tua? Dia tak boleh stres orang tua ni. Baru stres sikit, sakit. Stres sikit, sakit. Kita nanti nak tua. Ya nampak tak? Itu mama sedang buat apa ni? Buat topik nombor 3. Apa nombor 3 tadi? Apa topik nombor 3? Besarkan jiwa. Besarkan jiwa. Mama, apa kaitan dengan bisnes? Sayang, kalau you ni ada income yang lebih baik, income yang besar, kau ada pilihan tak anak korang? Nak letak anak korang tu dekat mana, dekat bahagian mana, dekat mana kawan, siapa, bagi apa? Apa yang tengah buat ni? Besarkan jiwa. Bahkan menantu Kak Ida sejuk tengok mama. Kan? Menantu Kak Ida tu lelaki ke perempuan? Nak kahwin tu lelaki ke perempuan? Anak Kak Ida nak kahwin tu lelaki ke perempuan Kak Ida? Kan? Anak Kak Ida tu yang nak kahwin lelaki ke perempuan? Oh, anak Kak Ida lelaki. So yang menantu tu perempuan lah. Yang menantu tu sejuk lah perempuan tu. Gitu. Adalah benda baik Kak Ida buat tu. Dapat menantu baik-baik. Faham ke faham? So dia macam tu. Kak Ida faham ke Kak Ida? Kak Ida faham ke Kak Ida? So Kak Ida, walaupun anak kita, ya tak tahulah mama ni kan. Buatkan mama tak boleh. Aku ada benda lagi aku kena baiki. Ada benda lagi aku kena improve. Sebab mama nak kahwin mama besar. Besar. Kata dia datang. Cepatnya. Tengah buat Rumah sana kan? dulu. Rumah ni pasal tolak juga? Tengok nak compare. Gitu. Faham ke faham nak? Rumah mama kan kita nak pindah. Tadi sebenarnya, mama lepas meeting dengan staff semua tadi, mama meeting lama dekat rumah mama tu. Rumah mama, tengokkan rumah tu kan. Tengokkan rumah, tengokkan progress. Macam tu lah nak kan. Ambil lah sikit gambar. Tengokkan progress rumah tu tadi. Ini tingkat 2. Itu tingkat 2 yang tempat ada hall tu. Ni lah nak. Ini adalah usaha lah ni nak. Rumah tu jadi rumah taman ilmu supaya anak-anak tu dia dah terbiasa. Yang mak dia ni adalah macam mana orangnya. Ni tengoklah tadi. Kan kau main beli air mak korang kan. Menyampah ke korang tengok. Ada korang rasa menyampah tak? Mengada-ngada beli air mama ni. Dah kenapa mama? Bila air mama toilet emas. Entahlah aku pun tak tahu kenapa mengada pula rasanya. Kan? Kenapa mama tunjuk ni? Topik nombor 3. Mama kenapa mama tunjuk gambar dekat kita orang? Topik nombor apa nak? Topik nombor 3. Topik nombor apa? Topik nombor 3. Topik nombor 3. Topik nombor 3. Gitu. Kan? Topik nombor 3. Kan? Ni dapur mama. Topik nombor 3. Aduh, toilet kita begitu pula kan. Kita pun tadi tengok kan. Boleh tahan juga aku ni ambil toilet emas. Memang tak ada kerja aku ni. Nak berak pun dekat emas juga. Kan? Itu dapur mama. Dapur mama. Wet kitchen, tak tahulah macam dua-dua pun wet. Gitulah. Hai lah anak. Ni bilik mama. Diorang tengah buat.
Itu mini office mama. Sebelah mini office mama katil mama. Macam tu. Kenapa mau tunjuk gambar ni? Apa dia? Besarkan jiwa. Apa dia? Besarkan jiwa. Besarkan jiwa. Besarkan jiwa. Faham ke faham macam apa ni? Besarkan jiwa. Kan? Besarkan jiwa. Apa lagi boleh tunjuk? Ni lah. Ni pintu bilik mama. Ni pintu nak masuk bilik mama. Pintu nak masuk bilik mama. Sabar je lah kan rumah ni kan. Lambat siap. Tak apalah. Adalah tu hikmahnya kan. Adalah tu hikmahnya tu. Kan. So papa dia tengah uruskan ni. Gitulah nak. Besarkan jiwa. Tapi kan tak tahu lah. Mama suka yang tingkap yang first mama hantar video tu. Sebab dia macam penuh hijau gitu kan. Sebab depan tu pokok hijau banyak. So cermin tu depan tu hijau je macam tu lah. Hijau je. Macam tu lah nak siapkan rumah ni kan. Rumah nak membesarkan anak. So rumah mama ni akan pakai elektrik yang sangat banyak. Bilik mama, bilik anak mama sebab rumah luas. Bila rumah luas, aircon tu akan pakai banyak. So memang kena juga apa? Kena juga apa kita panggil? Kena pakai apa nak kita panggil? Kena pakai apa Kena pakai solar juga. Kena pakai solar. Gitulah. Kena pakai solar. Kalau dah edit sangat banyak sebab bilik mama luas, bilik anak mama luas, tempat usrah tu pun luas. Faham tak? So bila luas tu elektrik akan pakai sangat banyak lah. Bila elektrik pakai sangat banyak tu dia ni lah. Tengah tengok ni nampak gambar mama. Itu tak ada kaitan. Itu gambar mama atas boot. Gambar mama atas boot. Masa dalam hutan lah tu. Faham anak aku? Siapa yang belajar sesuatu kat sini? Belajar ke belajar? Nombor 1, kena ada disiplin. Nombor 2, kena ada disiplin. Nombor 2, kena ada ketangkasan. Nombor 3, jiwa besar. Ada orang disiplin ada, ketangkasan ada, jiwa tak besar. Kesian kadang. Kesian. Sejak mama masuk grup-grup usrah ni kan, selalu tahulah kan next usrah kat mana. Contohnya macam ni. Dia sekali dengan apa? Contohlah. So mama tengok date dia kan. Tengok date dia nak pergi tak nak pergi tak nak. Mau balik kampung masa tu. Faham ke faham? Faham ke faham anak aku? Ada soalan nak tanya mama? Ada soalan tanya mama? Kita topik apa sebenarnya? Macam mana nak jadikan you all adalah kita dalam company kita kena ada apa nak? Kita kena ada engine turbo. Kita kena ada
marketing and sales engine. Tapi level turbo. Macam mana level turbo? Nombor 1 adalah you mesti kena ada disiplin. Nombor 2 ketakasan. Nombor 3 berjiwa besar. Jujur Mak cakap dalam memasak ada ramai leader yang dah ada disiplin, ada ketakasan. Jujur Mak cakap ramai. Yang Mama nak check adalah you punya jiwa besar ke kecil. Kalau dalam grup pangku, kenapa Mama invite grup pangku? Kenapa? Sebab dalam grup pangku ni, perasan tak sayang? Sebenarnya you all ni ramai yang tangkas. Ramai tangkas. Disiplin tu kita kena improve tapi ramai tangkas. Betul ke betul? Betul ke betul? Korang rasa korang tangkas tak dalam grup pangku? Saya rasa macam saya tangkas juga Mama. Tapi yang kita tengok adalah jiwa you besar ke tidak. Kita tengok jiwa you besar ke tidak. Ada. Mama nampak kat pangku itu, Mama tengok. Sebab tu Mama suka grup pangku ni. Sebab Mama tahu ramai yang tangkas. Ramai yang tangkas. Jiwa kena besar. Jiwa kena besar. Sebab tu kalau anak, siapa setuju? Siapa setuju nak? Siapa setuju? Bila you duduk dengan Mama jiwa besar, automatik you pun jadi berjiwa besar perlahan-perlahan. Kau bayangkan Mama bukan orang berjiwa besar. Apa jadi kat anak tim tu? Sayang, cuba jawab. You bayangkan, Mama ni jiwa leader yang berjiwa besar. Bercerita pasal anak lagi overseas lah, pasal rumah lah, lepas tu rumah, faham tak? Niaga baru berapa tahun. Tapi dia ni tak sudah-sudah. Itulah, inilah, jiwa tu besar. Kau setuju tak? Sebab you ada leader macam ni, you pun berjiwa besar. Soalan Mama, adakah you ni adalah leader yang berjiwa besar? Satu, kalau you bukan leader berjiwa besar, anak tu yang tangkas pun, asal dia tangkas, dia ni adalah ex-business ni lah, dia pernah sedang buat bisnes ni lah. Sebabkan you bukan orang berjiwa besar, dia masuk under you, dia jadi lemau. Dia masuk under you, dia jadi lemau. Sebab kelemauan ni berjangkit. Kelemauan berjangkit. Jangan ingat tangkas dia berjangkit. Kelemauan juga adalah berjangkit. Kelemauan juga adalah berjangkit nak. Faham ke faham? Kunci. Faham ke faham? Sebab tu penting you sebagai leader yang jangan lemau. Contoh, sebab tu Mama cakap. Mama selalu cakap macam tu lah. Contohlah, antara leader lemau kan. Impian ada tapi tak tahu. Contoh, sorry Mama terpaksa sebut lagi Ili. Impian ada, tahu impian anak you tapi tak tahu, you tak tahu proses. Orang yang jiwa besar ni sebab tahu proses. Sebab berjiwa besar ni sebab dia ada matlamat. Ada matlamat dengan berangan tak sama. Ada matlamat dengan berangan tak sama. Ada orang ada berangan. Anak saya nak jadi doktor lah, nak jadi neuro lah. Kita dengan neuro tu pun dah dahsyat. Tahu tak nak jadi neuro ni, you kena tahu dekat dunia, income doktor paling tinggi adalah doktor neuro dan doktor kardio. Maksudnya jadi neuro dan kardio tu bukan lalang punya kos. Kalau dia kata nak jadi, Mama dia nak jadi doktor bersalin. Doktor general doktor je. Siap nak jadi neuro, soalan Mama. Mak dia tahu tak nak jadi neuro tu macam mana? Neurosurgeon tu macam mana? Dekat dunia ni, dua kos doktor yang paling susah. Neuro dengan kardio. Sebab tu diorang ni income paling besar kat dunia. Sebab neuro dan kardio ni sangat kompleks. Sebab dia kena operate dalam keadaan pesakit hidup. Anything happen, pesakit tu boleh mati ataupun cacat kekal. Sebab tu neuro sangat kompleks. Neuro sangat kompleks. Kos dia bukan biasa-biasa. Doktor yang dah jadi doktor pun, yang layak jadi neuro ni bukan semua. You faham tak? Dia kena ada level kelayakan yang berbeza berbanding doktor-doktor biasa. Sebab tu kalau kita tengok neurosurgeon lalu, lain. Doktor-doktor yang biasa, sebab you all tak kerja hospital. Nanti, macam mana cakap You tak kerja hospital, you kerja hospital, you akan tengok. Kalau doktor neuro lalu, macam mana cara jalan. Cara dia punya self-esteem, cara dia punya ni. Kalau doktor ni kardio macam mana. Macam Papa, dulu dia duduk dekat AJN, semua tu doktor kardio. That's why macam mana energi Papa tu dia kat sana kan. Macam tu. Sebab tu Mama nak Papa kerja kat AJN tu. Sebab dia akan develop Papa orang yang berbeza lah. Berbanding kalau you tengok, you tengok doktor ni dia macam mana? Dia macam peniaga jugalah. Ada level biasa, ada level yang luar biasa, ada level yang outstanding. Ya faham ke faham? Bila you tahu anak you nak level tu, cerita dia cerita lain ni. Ni cerita lain ni. Faham ke? Ni cerita lain, mak bapak tak sejuta, 2-3 juta, 4 juta dalam bank ni memang tak lepas budak tu nanti. Faham ke faham? Faham ke faham? Sebab tu Mama cakap apa tau? Sebab tu Mama cakap dengan Kimi. Mama cakap dengan Kimi. Kimi nak jadi apa? So kita dengar lah. Okay. Sebagai parents. Apa support you nak bagi kat dia? Itulah dia parents. Faham ke faham? Faham ke faham?
Orang berjiwa besar dia tahu proses. Betul. Betul Teacher Diana. Dia lain berjiwa besar dengan berangan lain. Sebab tu kalau orang yang berjiwa besar ni, dia akan pergi kejar orang yang dah capai apa nak capai. Contohnya, Ili dah tahu dah. Anak aku nak jadi neurosurgeon. Okey, aku nampak dah neurosurgeon. Sekarang ni aku kena pastikan, aku kena rapat dengan mana-mana neurosurgeon, nak kenal siapa parent dia buat apa sampai dia boleh level macam ni. Siapa parent dia? Barulah betul-betul you adalah ibu bapa yang betul-betul committed. Bukan berangan sama dengan anak. Faham ke faham? Faham ke faham macam apa ni? Contoh, Husaini kata, Mama, Husaini nak income 10,000 sebulan dalam memasak. Nak Mama beritahu apa yang Husaini kena ada gap. Sebab dalam memasak ramai income 10,000. Ramai dah income 10,000. Jawapan Mama adalah disiplin and ketakasan. Husaini yang you kena fix adalah disiplin. Betul tak betul Husaini? Kau tanya Mama, sebenarnya setiap hari pukul berapa you fokus untuk bisnes. Macam Mama ni kita kalau Mama ni kuat kerja TV tau nak. Mama kuat tak TV? Kau pun tahu kan? Yang Mama cakap, kalian ni mempunyai mental yang agak lemah. Mama ni tak habis main rompak. Tapi kan nak, jujur Mama cakap, Mama tengok TV hanya selepas pukul petang-petang. Pagi memang fokus buat kerja. Mama tak TV. Mama tak TV. Tapi TV ni takkan buka pagi. Pagi buat kerja, reply WhatsApp, bercakap dengan orang ni, WhatsApp apa, belajar ke, apa ke, nota ke. Tapi petang nanti, barulah kita buat benda lain. Barulah petang-petang ni, barulah macam, biasanya Mama malam-malam lah. Malam, lewat-lewat petang, pukul 5, pukul 6 kan. Masa ID sampai kan, masa bergebut. Sebab ID sampai, dia buka TV. Kita boleh bergebut dengan dia. Dah buka TV, kita boleh lah. ID Mak tak cerita Mama macam tu. Dengan malam. Mama memang waktu tu. Tapi pagi saya ni tak ada. Pagi memang kerja. Memang Mama ni sampai hancur lah tempat Mama punya sofa. Siapa tahu Mama ada sofa kat Mama ni. So sofa dia ada meja. Okay, Mama tunjuk you all Mama punya ni. Ni tempat kerja Mama. Mama ni tempat kerja Mama kat sini macam ni. Sekejap. Nampak pula kaki Mama. Papa kau tempat kerja Papa dia kat sana. Papa dia memang kat sana. Komputer sana, komputer Papa. Yang ni memang Papa. Menghadap. Ya. Mama saja nak bagi orang nampak. Sekejap Kau nampak tak? Itu tempat kerja Papa. Sana tu tempat kerja Papa. Mama sini, Papa situ. Sebab secara energi kita tak boleh kerja sebelah-sebelah. Secara apa nak? Energi kita orang tak boleh kerja sebelah-sebelah. Dia nanti lari, kau kerja sebelah ni dia lari fokus. Sebab dia macam kalau korang belajar kan. Kalau Papa di situ, Mama tak di situ. Kalau Mama di situ, Papa akan lari. Papa pun akan lari. Dia tak tahulah. Kita tak ni tapi energi tu macam tak boleh sebelah. Mama kat sini, Papa kat sini. Kalau Mama start di situ, nanti Papa dia senang macam ni tau. Dia macam ni. Dia senang macam ni. Dia punya psikologi dia macam ni. Kalau laki bini ni duduk kerja sebelah, nanti dia banyak sembang. Dia banyak apa? Dia banyak menyembang. So dah sebelah kawan, kalau kawan kita, anak kita kan, dia pergi kat sekolah. Dia meja dia rapat sebelah-sebelah. Dia depan belakang takkan sembang. Betul tak betul? Kalau kita depan belakang, itu tak sembang. Tapi kalau meja sebelah sembang, anak kita tak jadi belajar dah. Dia tak jadi belajar dah, dia jadi sembang. So sama juga, bila Mama dan Papa sebelah dia bersembang. Nanti sembang, sayang. Ni, waktu kita ni perempuan kan, mulalah, sayang. Ni nak tanya itu, tanya ni. So dia jadi macam, kau ni apa lagi nak tanya aku ni? Macam tu lah kan. So dia nanti mula tanya, macam mengganggu kerja. So itulah dia. Psikologinya Mama dan Papa walaupun ni dia tak boleh ni. Sebab tu nanti rumah Mama tadi Mama ronda rumah Mama. Mama pun ada tadi, kan tadi mau tunjuk korang kat bilik Mama ada meja. Meja kerja Mama. Nanti ada satu tempat tu dia akan jadi letak, Mama nak ingat letak meja kerja satu lagi kat situ. So itu meja kerja Papa, meja kerja Mama, dia memang tak boleh sampul. Nanti dia kacau, Kita dia dua kena kerja ni. Gitu. Nanti Mama dah plan dah. Nanti kat sini letak sofa. Dekat ruang ni tempat Papa kerja, tempat Papa ni macam itulah tempat. Satu lagi letak sofa sebab anak Mama suka lepak kat bilik Mama. So masuk bilik Mama dia akan jumpa sofa dulu lah. Sofa-sofa semua. Sofa-sofa macam set meja sofa. So kita family kalau ni boleh lepak situ lah. Lepak family kat situ dekat ni. Dia tak sebelum masuk bilik Mama. Sebelum masuk bilik Mama tu dia ada ni lah.
Dia ada macam tu. Nak tunjuk gambar tapi serabut kat tempat tu. Serabut tak? Tengah serabut banyak ni. Ni. Mau tunjuk kat korang ni. Ni gambar ni ini ruang besar ni adalah sebelum masuk bilik mama. Dia selepas pintu bilik mama, dia jumpa ruang tamu dulu. Macam rumah mama sekarang jumpa katil mama dulu baru ruang tamu kan. Rumah mama sendiri sekarang, siapa yang pernah masuk bilik mama, dia jumpa katil baru jumpa ruang tamu. Rumah mama nanti ruang tamu dulu baru jumpa katil mama. So katil mama kat dalam. Katil mama kat dalam. Presiden. Tu dia. Yang you nampak dia tilam ada apa semua kan. Diorang tengah buat kerja. Itu semua ruang tamu. Lepas tu nanti ni. So dia macam tu lah nanti rumah mama. Sebab rumah mama ni nanti macam mana mama kan rumah mama nanti akan ada meriah lah orang. Contohnya adalah contoh kan. Contohlah. Mama plan macam tu. Rumah mama contohlah. Ifa dengan tim dia akan datang rumah mama. 2 hari 1 malam. So 2 hari 1 malam tu mama akan ada tapi bukannya 24 jam juga. Faham ke faham? So mama akan tapi you guna facility rumah mama lah. Makan rumah mama, lepak, ada dewan, ada apa. Dia bonding dengan mama tapi dia bukanlah macam 24 jam juga mama korang. Tapi faham tak maksud mama? Satu nanti set up rumah mama nanti you akan nampak macam dia macam itulah. Rumah mama ni adalah dia kegunaan untuk company, untuk buat training, untuk buat apa. Tapi ruang keluarga mama dia memang kat atas lah. Ruang keluarga tu dia dekat atas. Sebab tu bilik anak mama semua kat atas, bilik mama kat atas. So memang tak ada orang yang akan naik atas lah. Macam sekarang ni kan macam you all kadang naik bilik mama kan. Lepas ni dah tak ada dah. Bilik mama memang ruang keluarga mama saja. Dah tak ada lah lepak-lepak bilik mama. So lepak sebab dekat ruang bawah, nanti dekat atas tu ada ruang, dekat atas pun ada ruang tamu, ada TV, pun boleh lepak sofa kat situ. So kalau ni nak landing-landing kat atas, kat sofa atas ada sofa dekat ruang tu lah. So mama plan macam tu lah rumah mama tu. Lepas tu nanti ada peti ais. Peti ais ada 2. Satu peti ais yang tetamu boleh buka, satu peti ais yang tetamu tak boleh buka. So kalau leader datang, contoh Ifa datang anak tim, faham tak? Macam Ifa nak potong buah ke, nak apa ke, faham tak? Macam datang, macam lama, macam 2 hari 1 malam, macam tu kan. So kalau nak buah ke, nak apa ke, ada satu peti ais yang you all boleh buka. Dalam tu ada buah, ada air, ada apa. Dapur tu adalah mama punya personal peti ais. So yang tu privacy jangan boleh buka lah peti ais tu kan. Gitu. Kot ada air jampi ke, air apa ke kan. Makanan yang jampi-jampi tak boleh. Gurau. Faham ke faham? Gitu. Sebab bapa nak bila orang tidur rumah kita kan. So kita nak dia pun selesa kat rumah kita lah. Maksudnya adalah dia boleh access rumah kita, dia boleh. Faham ke faham? Faham ke tak macam aku ni? Faham ke tidak? Macam tu lah. Nampak tak mama planning rumah mama? Rumah ni mama plan daripada tahun 2021. Nampak tak Nak? Dalam kita merancangkan Nak, ada juga salah step, salah proses. Salah prosesnya apa? Salah ambil kontraktor. Dia kata mama belajar. Kita rancang dah kemain lagi. Tapi bila you salah dalam proses tu, macam tu lah. Contohnya you rancang sangat, Ifa rancang sangat untuk rancang supaya anak you dah besar jadi samadi. Jadi gitu, jadi ni. Tapi you ada skip proses. Ada proses yang you tak ambil cakna. You rasa itu bukan proses. Akhirnya dia akan mengganggu you punya result. Faham ke faham? Sekarang ni yang kita nak belajar tu proses. Sebab tu kita duduk dengan orang berjaya. Duduk orang yang dah berjaya pada kita kan. Sebab kita nak belajar tu proses. Sebab tu kenapa mama duduk kat Titan, duduk kat sini. Contoh, jujur macam cakap, nak dengar tak cerita mama? Sekarang ni kan macam tengah naik leader-leader dekat dalam Titan lah orang ni kan. Sebab apa tau? Sebab company ni tak pernah jatuh lagi. Bila kami tak pernah jatuh, dia tengah tarik orang-orang baru. Orang-orang baru join kami dia. Baru setahun, 2 tahun, 3 tahun. Masih lagi, faham tak? Ada desire, simpanan pun tak ada, apa pun tak ada. Faham ke faham? Nanti kalau dah 10 tahun, gaji dah besar, dah 10 tahun, simpanan dah ada, semua dah ada kan. Dia dah tak ada desire dah. Dia buat tak kisah ya. Dia tak kisah dah. So dia akan lalui cabaran tu.
Sebab Mama jumpa company-company yang dah 16 tahun, 25 tahun, dia memang akan lalui company cabaran macam tu. 25 tahun cabaran macam ni. Wow, 25 tahun cabaran dia ini pula. Terlampau ramai orang tua pula dalam company. Dah macam mana ni nak handle? Faham ke faham? Sedangkan kita bukan government. Faham tak? Orang tua ramai tak apa. Ya faham tak? Maksudnya adalah lagi macam kawan-kawan Mama kan, diorang take over company bapak kan, company bapak. Dan company bapak ni, staff ni adalah staff yang dah 25 tahun. Maksudnya adalah yang dah 40 lebih. Yang dia punya prestasi dah turun sangat. Tapi kita kena bayar gaji. Kita ni bukan ada dana government. Yang macam kalau government tak apa, hospital tak apa. Sebab duit gaji tu government yang ni say naik kita naik tetap dapat gaji. Korang bayangkan. Kat situ Mama belajar banyak tau. Mama belajar sangat banyak. Sangat banyak. Company yang 20 lebih tahun dia problem lain pula. Sebab tu contohnya dengan Ifa kan. Nanti lagi 10 tahun Ifa umur dah berapa? Cakap Mama. Lagi 10 tahun. Ifa dah umur berapa? Nadir dah umur berapa lagi? Nadir lagi 10 tahun. Miza dah umur berapa? Syafiq dah umur berapa? Ji dah umur berapa lagi 10 tahun? Beritahu Mama. Ifa dah 44. Ada tak dah 50 lebih? Ada 50 lebih. Dan Mama dah kena plan. Dah kena plan tau. Sebab tu Mama dalam masa sama, Mama ni tak nak anak Mama masuk jadi Mama. Tapi dalam sama harap ada satu anak masuk. Sebab dia yang boleh rekrut orang muda masuk. Faham ke faham? Dia yang boleh rekrut orang muda masuk. Dan dia dah ada batch yang baru. Founder yang dia buat live, orang nak join, macam mana nak join bawa Kimi macam mana Sebab apa? Mama kena ada benda tu. Kalau bukan Kimi, dia kena ada sama muda yang Mama kena. Tapi orang muda dia nak grow dia payah juga kan? Orang muda kan? Gitu. Anak kita grow dia daripada kat rumah. Syida 48, Ji 48. You rasa? Leader-leader memasak dah berumur masuk, you tak rasa Mama ada challenge lagi sekali? Pada lagi 10 tahun lagi. Cabaran Mama datang sekali lagi. Satu, Mama kena fikir dari sekarang tau. Dari sekarang Mama fikir. Company aku ni nak tambah ni. Ada overhead, ada ni. Kos makin tinggi. Lepas tu kos ini makin ni. Ini makin ni. Sewa makin naik. Ini makin naik. Kau nampak tak otak Mama fikir macam mana sebagai founder? Mama kena fikir dah. Mama kena fikir dah. Bukan nak cakap Kak Ahaz. Lagi 10 tahun Kak Ahaz umur berapa? Nak kat 60 kot Kak Ahaz kan? Kak Ahaz lagi 10 tahun Kak Ahaz umur berapa Kak Ahaz? Lagi 10 tahun. Kak Ahaz umur berapa? Lama tu Kak Ahaz typing. Kak Ahaz lagi 10 tahun Kak Ahaz. Lagi 10 tahun. Kak Ahaz umur berapa? 65 lah kan? 64. Soalan Mama. You rasa Kak Ahaz masih buat masak ke? Soalan Mama. Secara realitinya, Kak Ahaz masih buat masak ke masa tu? Dia dah 65. Dia cakap takkanlah Mama. Kak Ahaz belum 65 lagi Kak Ahaz. You rasa? Dah umur 65, Kak Ahaz masih buat masak lagi ke Syida? Syahidra Idris. Reality. That's why, nampak tak? Proses nombor 3 ni, besarkan jiwa. Tak adalah Mama tak larat. Kan? Kak Ahaz kan? Sebenarnya bukan pasal tak larat Kak Ahaz. Priority dah berbeza. Bukan pasal tak larat Kak Ahaz. Priority dah berbeza. Satu lagi Kak Ahaz, letih compete dengan orang muda. Sometimes kan letih compete dengan orang muda. Kak Ahaz, Mama bagi tip Kak Ahaz. Macam mana pada waktu itu Kak Ahaz tetap ada engkau tetap. Sekarang Kak Ahaz bina. Leader sampai Kak Ahaz ada 8 orang leader. Pada umur 65, diorang Kak Ahaz ni macam mak dengan anak je. Tapi Kak Ahaz dengan diorang tak expect pun Kak Ahaz kena buat training. Janji Kak Ahaz ajak datang makan rumah. Ya faham tak? Sekarang kena all out supaya pada umur 65 tu you ada pencen. Pencen yang you kerja sekarang. You bayangkan Kak Ahaz pada umur 65. Dahan you dah ada 10 orang golden ke atas. Kak Ahaz rasa Kak Ahaz nak berhenti? Dah ada 10 orang golden tau Kak Ahaz. Dahan you golden. 10 orang. Kak Ahaz rasa? Apa yang tak larat je? Kak Ahaz kena bercakap je Kak Ahaz. Buat makan-makan. Macam anak datang. Mila datang rumah Kak Ahaz buat makan-makan. Betul ke betul Kak Ahaz? Tapi kalau adalah pada waktu itu
10 dahan yang dah level golden. Tapi kalau waktu tu sama juga masa ni memang dia tak larat dah. Faham ke faham? Faham ke faham? Kak As, Mama pun ada impian Mama juga Kak As. Mama pun ada impian Mama juga Kak As. You all tengok sekali Mama agresif bercakap dengan korang ni. Mama pun ada impian Mama Kak As one day. Kak As tahu tak Kak As? Mama ni ada impian jadi speaker tau Kak As. Mama jadi speaker. Speaker? Semalam Mama tengok Nilofa punya talk. Mama cakap Nilofa yang dulu pakai baju dah macam apa, dah macam breast pun nak terkeluar. Hari ni bagi ceramah agama dekat atas pentas. Mama cakap apa tau Kak As? Itu salah satu impian Mama, jadi speaker. Orang jemput-jemput Mama. Mama tahu sebab tu Mama suka, sebab tu Mama nak pergi usrah. Macam Mama, one day akulah ni. Pergi sana, bagi ceramah. Mama jadi speaker. Tapi Mama tak nak ceramah. Mama memang betul-betul nak jadi speaker yang dewan. So jadi macam ala-ala Pak Ari lah. Macam ala-ala Pak Ari. Pak Ari tapi versi perempuan. Kan? Dewan tu 500 orang sekali datang. Ceramah ni daripada kan Datuk Doktor. Datuk Doktor Siti Sabrina. Macam itu. Gitu. Dia nak ajar tentang parenting. Kan? Cik Na, off mic Cik Na. Kan dia nak ajar pasal parenting. Dia nak ajar pasal, off mic sayang, off mic. Dia nak ajar pasal business. Nak ajar pasal leadership. So orang kerja-kerja Mama jemput macam-macam topik. Macam ni topik pasal apa. Lepas tu Mama nak cerita juga topik agama. Nanti Mama akan improve. Mama akan improve sikit konten Mama. Sebab tu Mama cakap korang Mama nak ambil degree apa? Quran dan Sunnah. Mama nak ambil degree Quran Sunnah. Tapi Papa kata sayang saya tengah apel dulu. Semua nak apel. Papa ada the whole. Hari tu dah ni dah. Mama nak ambil degree Quran Sunnah. Sebab tak apa. Sekarang umur Mama 41. Mungkin 50 Mama dah settle. Ada master. Faham tak? Maybe Mama dah sampai ada master in bidang agama. Faham tak? Lepas tu dalam parenting tu adalah pengalaman Mama menjadi seorang ibu bapa. Lepas tu business lah. So Mama ni adalah orang jemput Mama ni adalah banyak topik. Dia boleh tanya Mama. Okay kali ni kita jemput doktor. Lepas tu Mama dah banyak sangat bagi talk. Lepas tu dah ada university yang bagi Mama profesor. Faham tak? Gitu. Datuk Doktor Siti Nur Sabrina. Kan? Korang dah tak ustazah. Sebenarnya Mama one day Mama dah tak nak bercakap dengan korang dah. Biarlah benda ni. Kalau kau bercakap Mama ni adalah kau datang rumah Mama. Mama dah tak ada voice chat, tak ada training dah. Kan? Sebab Mama nak benda ni semua dah run auto run dah. Tapi pada waktu tu Mama nak pergi ke beyond. Maksudnya bukan sekadar membesarkan anak dalam rumah. Mama nak pergi kepada masyarakat. Mama ada impian. Mama ada impian Kak As. Mama tahu memang aku suruh payah ni membesarkan anak-anak dalam rumah ni. Nak membesarkan staff, nak membising kat staff, bising dekat agent, dekat anak perut sendiri kan. Tapi one day Mama nak pergi beyond. Satu tadi Mama share kat korang. Ya Allah Pak Ari kan idolanya. Kenapa kita idolakan seseorang tu kalau bukan kita nak jadi macam tu? Betul ke betul? Korang macam, kenapa idolakan sangat Pak Ari ni? Sebab kita jadi macam tu lah. Sebab itulah kita ada ni. Cuma Pak Ari dia mula pada awal. Tapi Mama telah proses. Pak Ari dengan Dr. Aizan dia mula bisnes pun umur 20-an. Mama ni 30-an baru start. So mungkin Mama ni lewat 10 tahun pada diorang. Maksudnya diorang jadi speaker atau pentas pada umur sekian. Mama 50 baru jadi. So kita ada impian. Impian kita adalah begitu. So Mama tengok semalam Nilofa. Faham tak? Ya Allah, kau ada ceramah pasal agama Nilofa. Dia semalam share pasal Ramadan. Dia buat macam, dia kan sekarang kan ada buat macam ceramah agama kan. Dia buat kat hotel macam tu kan. Sempena Ramadan. Mama cakap, dia bagi talk Kalau kita bila kita bersahur, kita rasa sahur ni kan, check balik Ramadan kita. Kita check balik. Lama macam ustazah ni Lofa ni dia bagi talk. Memang bagi talk. Siap dia bagi, dia punya talk kan nak macam ustazah. Kan? Kita sebenarnya ayat Quran sikit, bahasa Arab sikit. Dia punya talk kan nak, dia cakap sikit ada bahasa Arab. Dia macam ustazah, macam tokku kan. Ni. Inna fa'alna, ni. Maksudnya, ni. Lama dia ni. Tak apa. Trust the process. Jujur macam cakap, siapa nak dengar cerita? Keluarga Nilofa ni memang master in process. Keluarga Nilofa ni, diorang ni sangat master in process. Apa maksud master in process? Siapa nak tahu?
keluarga Niloufar ni sangat master in process. Satu dia tengok maknya tenang, maknya bukan tenang. Maknya ni macam tak risau anaknya tu berpeluk sana berpeluk sini sebab dia master in process. Apa master in process? Dia sangat tahu pada umur berapa apa yang you kena buat. Apa umur berapa apa yang kena buat. Pada umur berapa apa yang you buat. Contoh Niloufar kan. Salah satu kan. Mama tengok banyak kali dah Mama tengok talk mak dia ke apa kan. Mama cakap diorang punya keluarga memang masih in process. Dia adalah orang yang macam contoh kan. Kenapa kau tak tegur anak adik kau ni? Dia dalam proses membina keuangan dia. Membina kerjaya dia. It's okay. Dia tahu apa yang dia tengah buat. Apa tak? Nanti satu hari nanti dia kahwin, dia akan pilih suami yang macam ni. Faham? Suami yang akan macam ni, dia akan berubah. Faham tak? Dan dia tahu tentang rahmat Allah. Diorang ni adalah keluarga yang tahu rahmat Allah. Allah tahu, Allah ni maha pengampun. Tapi saya tahu, saya tak bersedia lagi untuk ni. Sebab saya sedang dalam fasa ni. Tapi saya tahu Allah rahmat dia sangat luas. Satu hari nanti kita dah jumpa berkahwin, kita akan ready untuk ni. Satu kadang cakap, baby tak ready nak pakai tudung. You apa tak ready? Dia orang sangat power in process. Sangat power in process. Sebab tu one day, sebab tu Mak cakap, kita jangan hina orang, jangan judge orang punya, wah ini ahli neraka ni. Sekarang kita tengok, dulu orang cakap Niloufar ahli neraka. Betul tak? Apalah kau ni pakai baju macam pelacur lah apa kan. Macam nak terkeluar semua breast kan. Tapi hari ni you nak jadi apa? You nak cakap apa? Sama juga Mama kan. Bukan Mama sokong tau orang-orang yang macam ni. Mama cakap juga, kita ni kadang bukanlah, kita ni bukan bercerita pasal orang. Maksudnya kita ada juga concern-concern kita kan. Macam Kak KM kan, anak dia bebas kan. Kadang kita kan sembang suami tu je tu lah kan. Kata, tapi lah hati dia sama macam, tapi kenapa Kak KM hantar anak dia soal agama, anak lelaki dia soal agama? Anak lelaki dia soal agama sama sekolah dengan anak Mama. Anak lelaki dia hantar soal agama. Faham tak? Kenapa dia tak hantar international school, kenapa hantar soal agama? Soal agama tu soal swasta kan. Kita tak tahu orang punya niat. Kita tak tahu yang sebenarnya dia ada benda yang tak apa ya Allah aku tahu nanti aku akan ni, faham tak? Kadang-kadang kita tak tahu orang punya direction. Kita tak tahu. Sebab tu kita jangan judge. Tapi kita taklah kata setuju apa yang dia buat. Sebab dia buat tu contoh kan. Mama baru ni kan dia upload gambar anak dia kan. Sangat seksi. Dia kata macam mak dia muda-muda, hot and gorgeous. Mama cakap apa-apa. Kita ni kan kadang zaman kita dulu kita hot and gorgeous tapi tak ramai orang nampak. Hot and gorgeous kita tu. Faham tak? Korang faham tak? Zaman dulu kan kita hot and gorgeous tapi kan dulu kan tak upload social media. Kalau upload pun 2 orang je view. Tapi kali ni kan anak kita hot and gorgeous. Tapi kita kena faham keadaan dia kan kita tak sama. Keadaan dia kita upload gambar dia hot and gorgeous tu. Faham tak? Tapi kan tengok tu kan berjuta orang. Beratus ribu orang. Ya faham? Dia tak sama kesan kepada budak tu. Mama fikir macam tu. Mama selalu tanya papa. Saya setuju tak sayang? Kita dulu ni, mak kita dulu tak tutup aurat juga. Tak pakai tudung. Tapi dia tak upload. Betul tak? Mak kita tu dia tak pakai tudung. Tapi tak upload. Yang nampak aurat dia tu hanya 10 orang. Ya faham tak? Maksudnya tindak tanduk dia tu memberi kesan kepada mata hanya pada beberapa orang. Hidup ni kan matematik kan? Mata you ni memberi kesan kepada ramai orang. Lagi you menanggung tu lebih banyak. Faham ke faham? Tapi kan ini kan zaman sosial media. Mak ayah kita, alah mak dulu pakai skirt kan. Mak kita tu yang nampak dia pakai skirt tu, itu kalau kita tak jumpa gambar, kita pun tak tahu dia mak kita pakai skirt. Betul ke betul? Betul ke betul? Dia contohnya macam tu. So bukan kata Mama setuju tapi lama sama Mama kenal ramai orang. Ada seorang founder ni dalam title Mama, kalau Mama sebut brand dia tahu. Umur dia tahun ni dia atas Mama, jual suplemen. Umur dia apa umur kat dia? Umur dia je anak dia dah bercucu dah. Umur dia tahun ni je tak silap Mama 50. Sebab dog 52. Dia tua dog 8 tahun kot. Dia 60 kot tahun ni. Ataupun 59. Hari ni kan nak, dulu awal 2016 dia masih lagi free hair, masih lagi pakai skirt semua tu. Masih lagi free hair, masih lagi pakai skirt. 2016. Dia masuk Malaysia pun 2016. Lepas tu dia start pakai tudung perlahan kan. Hari ni kan nak, dia kata apa tau dengan Mama? Start pada tahun 2016 ke 2000 berapa lah. Kan? Pada waktu yang dia start belajar pakai tudung semua tu, sampai hari ni dia tak pernah tinggal tahajud. Sebelum tidur dia tak pernah tinggal di zikir. Sangat konsisten, dia tak pernah tinggal. Sebab dia nasihatkan Mama.
Dia kata, Sabrina, dia kata Mama Sab sini lah. Akak nak cakap. Sebab orang-orang macam tu kan, dia kan tengok kita macam anak dia kan. Memang akak nak cakap. Sab, sebelum tidur Sab buat ni Sab. Sekejap je Sab. Sab zikir ni, baca macam ni. Sekejap je. Akak buat tak sampai 5 minit Sab. Lepas tu tidur. Mula Sab rasa susah. Dah lama kan Sab dah jadi automatik. Lepas tu cakap ni, Sab. Dia ingat lagi ayat dia. Sab. Sab rasa tak Sab dah dapat semua benda yang Sab Sab perlu. Sab perlu. Sab dah ada rumah, Sab dah ada anak, Sab dah ada kereta. Semua benda tu Sab yang, apa lagi keperluan Sab? Sab tak perasan ke? Semua tu Sab dah dapat. Sab nak tak dapat benda yang kehendak Sab? Maksudnya ekstra. Sab nak tak ekstra? Sab nak tak ekstra? Bila Sab nak ekstra Sab, kita pun kena buat ekstra dengan Allah. Bangun tahajud tu kita buat ekstra. Solat sunat pun kita buat ekstra. Korang bayangkan, dia asalnya umur 2016 skirt pendek tak pakai tudung tau. Kita ni pakai tudung elok lagi. Kita pada umur dia pakai tudung dah. Tapi hari ni kan Allah ubah macam tu je. Sebab tu kadang-kadang kan bila kita tengok orang-orang yang kita tengok macam seksi macam tu kan, kita jangan kata dia ahli neraka. Yang kita tengok adalah kebaikan dia. Banyak dia buat baik ni. Sebab orang yang terlalu buat baik ni, Allah tak akan biarkan dia mati ni dalam keadaan yang, faham tak? Menjauh pada Allah. Korang setuju tak? Korang setuju tak nak? Korang setuju tak? Secara kalau kita manusiawi kan. Kalau orang ni dah baik, kalau anak ni baik, kita tak nak tengok dia ni. Contohlah kita ada anak kan. Anak kita memang baik dengan kita. Tapi pelajaran dia tengok jugalah kan. Tapi kita akan pastikan dia tak hidup susah. Betul ke betul? So dia baik lah. Dia baik. Dia baik dengan orang, baik yang kita, rajin tolong lain kan. So bila korang nampak orang-orang yang kau tengok kan, macam korang tengok kan, Rofa ni seksi. Tapi dengar tak? Walaupun dia seksi, tapi ramai kawan kata dia baik, suka sedekah, suka bagi orang makan. Siapa tahu yang Rofa masa dia muda-muda suka sedekah, suka bagi orang makan. Dia memang tak lokek. Bagi orang makan, bagi sedekah memang. Kawan-kawan ni memang dia bagi je. Suka bagi hadiah. Dia memang baik. Mama percaya orang baik ni nak, walaupun tengok dosa dia dengan dosa you tak sama, dosa dia tak tutup aurat, dosa kita lain. Faham tak? Dosa kita adalah mengumpat ke apa kan. Dosa dia adalah tak tutup aurat. Kita jangan ingat sebab dia buat dosa tak sama kita rasa dia tu adalah neraka. Saya tak bilang kita neraka. Tapi Mama selalu perhatikan orang yang buat baik ni kan nak. Dia hidup dia kan, dia meniaga ke cari duit ke, dia buat baik dengan orang kan. Kesudahan dia tu memang agak baik sebenarnya. Baik. Walaupun dia taklah sesempurna mana tapi dia baik. Siapa setuju? Siapa setuju? You tengok, tapi korang ni macam tak observe orang kan. You kena jadi orang yang selalu reflection tau, buat reflection. Satu, kita jangan judge kepada orang ni begitu, orang ni begini, macam tu. Sebab Allah yang akan ubah kalau Allah nak ubah. Yang kita yang tak buat baik ni, faham tak? Pada keluarga sendiri tak buat baik, kata contohnya pada anak sendiri. Anak sendiri kita pun terbeban dengan kita. Nak cerita apa ni? Kita ada anak ni. Gitu. Kan, Mama, saya ni bukan apa Mama. Saya ni dah menerapkan agama pada anak saya. Mama tak nampak ke saya dengan suami saya? Dua-dua agama sangat kuat. Anak saya ni adalah orang yang istiqomah, yang qanaah. Anak saya ni, dia dengan dunia ni dah tak ada ni. InsyaAllah Mama. Alhamdulillah. Orang yang bersyukur, berlapang dada. Mama nampaklah saya ni semuanya hebat-hebat agama. Tapi Mama tak nampak pula benda tu kat korang. Maaf cakap. Habis apa benda yang korang prepare untuk anak korang? Agama tak prepare. Keuangan masa depan, ke depan, faham tak? Jiwa yang besar tak prepare. Korang prepare apa? Tak ke mengenai anak-anak macam tu? Sekali lagi syurah. Mama, ini yang buatkan syurah tak nak kahwin ni Mama. Sekali lagi syurah. Syurah ada tak? Sekali syurah. Amy masuklah kat grup presiden. Oh, grup presiden penuh ke? Oh, penuh juga grup presiden. Patut mana nampak Amy dekat pangku. Faham ke macam apa? Faham ke faham? Dekat mana topik kita tadi? Macam mana nak menjadi membina marketing and sales engine yang power. Alia, you kena jadi marketing and sales engine yang power. Sebab you adalah induk dalam company you. Baru you boleh ajar tim you. Satu. You dulu kena ada. Kalau you tak ada, you susah nak ada yang bawah. Faham ke faham? You dulu kena ada Alia.
You dulu kena improve you punya engine you. Baru nanti you develop engine kedua, engine ketiga, engine keempat, engine kelima, engine keenam. Baru you akan meletup. Itu kita panggil proses dia. Sebab kita nak membina sistem, Alia. Membina sistem. Sistem yang akhirnya sistem dia autorun. Tapi kena follow proses yang betul. Hari ni ramai orang sistem dia tak jadi sebab dia punya proses tu salah. Faham ke faham? Faham ke faham? Proses disiplin, ketangkasan, berjiwa besar. Tapi kalau you ketangkasan tak ada, jiwa besar pun tak guna tau. Ketangkasan tu mesti kena ada. Ketangkasan mesti kena ada. Mana-mana tempat you pergi, you buat bisnes mana-mana tempat, you kerja mana-mana tempat, yang orang akan tengok ketangkasan. Sayang, you tengok mama ni sayang. You tengok mama. You tengok mama. Mama sedar mama tak rangkas. You nampak tak? Tahun ni macam aku nak break record. Aku nak break record. Sama ada manager bertambah daripada last year. So mama tengok dah. Last year manager ada mana. Aku mesti break record. Manager bertambah. Maksudnya lah pada Disember hari tu manager ada banyak mana. So mama kena ada manager yang banyak ni. Satu mama buat grup pangko. Mama start message yang dekat grup pangko. Betul tak Darina? Mama start message tu, mama message. Sebab mama biar aku yang guide diorang. Tak apa, leader diorang tak boleh nak guide. Mungkin leader diorang belum lagi ready. Mama yang guide. Biar mama willing ambil that job. Nanti rumah mama dah siap, datang tidur rumah mama. Darina tidur rumah mama, Akmal tidur rumah mama. Ambil masa tidur rumah mama. Rapat dengan mama, biar mama ambil dia tanggungjawab. Tapi you bayangkan dah masa sama, mama ni nak kena menjaga CG lagi. Ini nak menjaga lagi. Mama nak menjaga siapa? Ifa lagi. Menjaga body Amy lagi. Nadim lagi. Betul ke betul? Orang lama yang dah ada nak kena jaga juga Seri. Betul Seri? Nak jaga Seri lagi. Miza lagi. Syafiq lagi. Nak jaga korang juga kan? Betul tak? Cik Pa lagi. Nak jaga korang. Betul nak jaga Kak Ida lagi. Nak jaga Sally lagi. Nak jaga Mimi lagi. Betul ke betul? Nak jaga Dr. Saf lagi. Lepas tu nak jaga anak korang. Apa yang mama perlukan? Ketangkasan sayang. Semua tu Mama cakap, tahun ni mama kena kuruskan badan. Bukan pasal nak cantik. Cantik tu gemuk pun cantik. Sebab tu tak payah kurus-kurus. Sebab mama, betul tak? Mama gemuk pun tetap cantik. Betul tak? Tetap mama cantiknya mama. Tak pernah lagi mama gemuk. Oh tak cantik mama gemuk-gemuk ni. Bukan pasal cantik. Ini pasal ketangkasan mama. Sayang, semalam. Mama tulang bikat mama lari. Sebab apa tau? Mama semalam buat plan. Mama cakap, Papa, badan tak kurus dah ni pa. Dah kat ni. Rasanya kena exercise. Faham tak? Kena exercise. Mama kalau idea banyak tapi action lambat, ketangkasan tak ada Syirah. You tak ada ketangkasan. You tak ada ketangkasan tu Syirah maksudnya. So semalam mama plan. Bukan semalam. Semalam ke mama plan? Sayang. Malam sakit tulang belikat. Korang rasa? So mama cakap apa tau? Pagi tadi. Mama cakap Papa. Sayang badan sakit. Mama cakap Papa. Sayang tahu tak sayang? Malam tadi ke pagi tadi? Lepas subuh. Mama cakap sayang dengarlah cerita orang ni. Badan orang sakit. Sebab apa? Badan terlampau fragile. Bila kita dah lama exercise, tak exercise, badan kita fragile. Tahu tak fragile? Fragile ni dah tak tahan. Ni sikit sakit tulang belikat. Badan kita ni dia kena macam kena pukul banyak kali. Dah lama dah tak sakit. Korang faham tak? Dah lama tak exercise. Baru buat apa kita panggil squat sikit. Habis tengah kengkang jalan. Sebab apa? Fragile. So mama kan duduk pagi tadi. Ya Allah fragilenya badan aku ni. Mana ketangkasan aku ni? Fragile badan. Faham? Fragile badan. Kalau kita nak tangkan, badan tak ada fragile. Faham tak? Ini baru lari sikit lutut sakit. Lari sikit betis sakit. Dah satu hari betis sakit esoknya. Maksudnya adalah fragile. Tahu tak fragile tu apa? You ni badan you macam tofu. Tahu tak tofu? Badan you ni tofu. Tongok sikit koyak. Tongok sikit hancur. Tofu, tahu tak tofu? Mama reflect, tak apa, perlahan-lahan. Macam tak apa, perlahan. Tahun ni aku nak pastikan badan aku bukan tofu tapi badan aku adalah daging. Tapi benda tu kena lalulah sakitnya, apalah, tak apalah, koyok-koyok lah. Go through. Fragile lah. Baru pergi pangku, demam, sakit kepala. Fragile lah tu. Belum lagi nak ajak pergi umrah. Korang nak pergi umrah ni tau. Miza dah bayar kan grup umrah kan? Korang nak pergi umrah tau. Ili, setuju tak Ili? Korang balik umrah, demam lah, batuk lah, apalah. Umrah ni lagilah cuaca orang ramai, panas.
Kalau pergi sejuk-sejuk tapi orang ramai penat, back to back. Badan tak boleh perjah, you nak pergi umrah ni nak. You nak pergi umrah ni nak. Gitu. Umrah ni, jalan dia tu bukan macam you morning walk. Pusing-pusing Kaabah tu. Pusing Kaabah tu dengan keadaan yang bergelut. Bertolak, ditolak. Betul tak Gigi? Umrah. Dan baru ni, tadi Mama tengok, diorang update Allahumma salli ala Muhammad. Kan? Itu ni, periuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So, dengar ni Mak cakap, ni umrah ni kan bulan puasa. Ya Allah, 11 juta. Lebih banyak daripada 11 juta rekod bulan puasa ni dekat Mekah. Lebih ramai pada umrah, haji. Haji pun 2-3 juta je. 11 juta. Korang rasa kalau korang buat umrah waktu puasa, waktu ni, kalau teringin Mama nak pergi umrah bulan puasa. Ui, umrah bulan puasa, jujur Mak cakap. Mama pernah pergi umrah bulan puasa kan? Ui, you punya body kena tahan Kena tahan. Faham ke faham cerita apa ni? Ni grup nak pergi umrah ni, kena gegarkan. Mimi sebagai ketua pasukan umrah, gegarkan grup. Cakap, Mimi dah squat dah apa? Badan you kena tough. Kadang nanti mulalah balik demam lah apalah, kat sana dah demam lah apalah kan. Mama, itu kan Allah izinkan. Sayang, jangan macam tu. Allah bagi kita akal. Kalau itu letihlah mutawif. Faham tak? Asal pergi demam yang mutawif macam mana? Maksudnya check lah badan you. Mutawif kan yang kerja sana. Faham tak? Ni siapa pula yang ajak bersembang ni? Mimi, sorry. Mama nak tanya. Sebab ada yang WhatsApp Mimi yang untuk umrah tu, nak tanya, kan kena bayar bulan-bulan tu kan? Yang bayar bulan-bulan tu, adakah ada spesifik amount ataupun terpulang pada diorang? Macam contoh hari ni diorang nak bulan ni nak bayar 2,000, lepas tu bulan depan 1,000. Kalau ikut suka hati diorang tu? Ikut suka hati. Ikut suka hati. Okay. Nak confirmkan yang tu. Okay, thank you Mama. Diorang tu ketua presiden umrah kita. Ramai pergi, masa lebih 10 orang dah ni. Dan nak pergi ni lah. Date-nya bila? InsyaAllah Mama cuba untuk tahukan Kimi punya exam. Habis saja exam Kimi paper last, Mama akan terus booking terbang lah. Macam tu lah. Pergi umrah. Macam tu. Dia kan nak, bila badan kita fit kan nak ibadah pun seronok. Dapat umrah kan. Macam boleh balik-balik mandi-mandi, boleh masuk masjid dah kan. Sambung. Kadang ada orang umrah rehat 1 hari. Betul-betul. Ada orang lepas dia umrah dia rehat 1 hari. So umrah tu memang penat. Tak dinafikan. Lepas umrah, dia rehat 1 hari. Dia skip lah berapa solat. Nanti baru dia pergi masjid. Sebab nak jalan kaki balik tu letih. Kan. Tapi kita macam tu lah. Kalau kita fit ni Alhamdulillah. Kan. Kita boleh ibadah tu. Kita ni, dia macam tau. Mama, bukankah ibadah ni bukan berapa kali masuk masjid. Tapi adalah hati kita yang ikhlas dan kenal. Betul. Itu betul. Mama, kalau kita pergi umrah tak solat kat masjid pun, bukanlah bermaksud kita berdosa kan Mama kan? Bila kita pergi umrah, kejap kat masjid, kejap tak, dia tak dosa kan Mama? Dia tak dosa. Tapi kita manusia ni kan, kita ada emosi kan? Kita ada emosi. Bila kita balik daripada umrah tu, bila kita balik tu kita rasa kita balik tu dalam keadaan yang ya Allah, tak sangka umrah kali ni kita capai lagi satu pencapaian baru. Contohnya adalah you dapat complete apa, macam tu. Contohnya masa umrah Mama dengan yang Papa tu kan. Oh, kita orang dapat Mama share dengan you. Boleh tak Mama share dengan you? Korang okey ke dengan cerita Mama lagi? Ke dah letih? Masa tahun lepas lah first umrah tu umrah dengan anak lah. Umrah dengan anak, umrah yang tu jujur macam cakap, so umrah tu sekejap sangat. Nak kata achievement tu, Mama macam tak ada, just ada moment lah pergi umrah dengan anak. Ada umrah dengan anak pada ni, bawa anak pergi umrah, bawa ni kan. Tapi jujur macam cakap, umrah awal tahun tu yang dengan anak-anak tu, dia macam jujur macam cakap, Mama macam tak ada, balik tu macam tak ada achievement baru. Sebab tu Mama terus minta kepada Papa nak pergi umrah lagi. Korang faham tak maksud Mama tu apa? Mama kan lepas kita ada trip kat Dubai dengan network. Lepas tu kan Mama cakap dari Dubai tu Mama ala-ala dah dekat Dubai, Mama nak pergi umrah terus.
tambah lagi 4 jam perjalanan 3 jam pergi umrah dengan anak, alang dah ada anak kan. Pergilah. Tapi kos tu tak murah lah tau. Dekat tapi kos tu tak murah. Macam tu kos tak murah tau. Padahal pergi sekejap je. Lepas tu kebetulan masa tu alah kita bukan ikut package yang proper kan. Kita macam ground orang ambil asing-asing semua kan. Jujur Mak cakap umrah tu Mama tak rasa satisfied. Tapi dapatlah Mama bawa anak tu. Mama always believe kita ibadah tu kualiti ke tak kualiti, the moment you jejak tanah barakah, dia ada barakah dia juga. Korang faham ke? Maksudnya lah dah pijak tempat minyak wangi, tetap ada minyak wangi lah. Cuma dapat balik minyak wangi ke tidak, itu lain lah. Tapi Mama dapat anak-anak Mama, bawa diorang pergi umrah, bawa ni kan. Sekejap. 5 malam dah. Mama pergi masa 5 malam je. 5 malam ke 6 malam? 6 malam ke 5 malam? Sekejap. Balik pada tu, kita rasa macam tak satisfied. Mama cakap Papa, Mama pergi umrah lagi. Itu yang ajak Aida tu. Papa kata, kalau Papa kata, itu untuk Mama tau, bukan untuk Papa. Mama tak satisfied. Papa, dia rasa dia satisfied. Dia rasa puas. Dia rasa dia dapatlah improvement baru ke apa macam tu kan. So, Papa, dia kata dia tak nak pergi. Dia kata, okey lah, Mama tak nak pergi. Okey, Mama ajak Aida. So, macam mana ajak Aida, kita bagilah tiket gladiator. Kan? Padahal sebenarnya tak ada pun reward gladiator tapi kita bagi. So, Mama pergi dengan Aida. So, pergi dengan Aida, Mama satisfied satu benda. Which is, yang masa Mama pergi tu, korang ingat tak yang Mama memang dekat Mekah, Mama masuk pagi sampai tarawih baru balik. Kan Mama buat macam tu kan? Pagi masuk, tarawih balik. Pagi masuk, Mama masuk pukul 10, Mama keluar dari masjid, tarawih. Mama pun tak sangka macam mana Mama boleh tahan. Yelah, kita kan memanglah puasa. Tapi kan puasa, kadang-kadang kita nak toilet juga kan. Walaupun puasa kan ada ayat-ayat kita ni kan. Mama boleh masuk pukul 10, habis tarawih baru keluar. So Mama tu satisfied sangat. Okay dah, selesai. Satisfied. Tapi lepas tu Mama nak pergi umrah lagi. Bukan pasal tak satisfied. Ada benda yang Mama nak minta Allah guide. Ya faham tak? Ada benda yang Mama nak minta Allah guide. Which is pada waktu Mama nak tukar sistem. Ingat tak? Daripada sistem yang lama nak tukar sistem yang baru. Yang which is sistem tu tukar, ada leader yang akan terkesan income. Benda tu tak senang untuk Mama buat. Tapi benda tu adalah contohnya Mama tukar sistem 100 orang yang terkesan, income terkesan dalam 7 orang. Yang lain yang lagi 93 orang tu income naik. Tapi benda ni kan melibatkan orang-orang yang kita rapat, dekat. Faham ke faham maksud Mama? Korang pun perasan bila dah tukar tu ada leader yang dah senyap. Ya perasan tak? Ada yang senyap, ada yang keluar. Korang ni perasan tak? Mama tukar sistem, ada leader yang keluar, buat benda lain, ada yang tiba bersenyap. Korang pun perasan, Mama percaya. Tapi Mama ada banyak newcomer yang sangat excited. Sebab sistem ni dia rasa fair enough, dia dapat income dia naik. Faham tak? Dia rasa fair enough. Gitu. So, Mama dah tahu dah benda ni akan berlaku. Kita perlukan kekuatan. Bukan pasal umrah Ramadan tu Mama tak satisfied, Mama cakap apa-apa, jom kita dua-dua kena pergi. Kita bercakap dengan Allah, kalau Allah kata salah, kita minta Allah tunjuk terus kat Mekah. Ya faham tak? Dia macam mana nak, kita ni kan nak, kita bukan kata nak gunakan Mekah. Kita tahu Mekah ni adalah tempat yang kalau Mama minta, ya Allah tunjuklah Mama. Itu adalah keputusan yang sangat besar ni. Sebab melibatkan kamlimah mazhab ni. Keputusan Mama tu, kalau salah kamlimah Mama boleh jatuh terus hilang semua everything. Korang faham tak? Korang faham tak keputusan tu? So Mama pergi Mekah pada bulan tu. Bulan 8 tukar sistem, Mama pergi Mekah bulan 7. Bulan 7 Mama pergi. Bulan 7. Macam apa-apa kita pergi. Orang raya haji, orang balik haji, kita adalah trip yang pertama, umrah trip pertama. Ingat tak kapal terbang Mama kosong? Sebab kita naik kapal terbang, yang kapal terbang tu sebenarnya nak ambil orang haji balik. So pergi kapal terbang kosong. Kosong kapal terbang tu. Oh baru mau tahu. Ini adalah kapal terbang yang nak ambil. Tapi alang-alang dia nak pergi, dia open lah dekat ni. So MAS boleh lah top up duit sikit. Oh okey, kapal terbang kosong. Rupanya itu adalah kapal terbang catat. Dah catat, dah tabung haji dah catat. Dah catat untuk ambil umrah yang haji balik. So kita orang jadi orang yang jemaah Malaysia yang pertama lah masa ni pergi. Masa tu Mama punya ada satu tawaf tu kan Mama share you all Mula umrah biasalah, tawaf biasa. Lepas tu buat umrah kedua. Umrah kedua tu Mama naik wheelchair tau.
Umrah kedua, Mama naik wheelchair. Sebab apa nak naik wheelchair? Sebab Mama nak fokus. Mama tak naik skuter. Skuter ni dia, skuter dengan wheelchair tak sama tau nak. Skuter ni macam you pergi bersia-sia. Skuter ni macam pergi bersia-sia sebenarnya. Pergi naik wheelchair. Wheelchair, naik wheelchair. So sepanjang naik wheelchair tu Mama tepuk dada Mama. Tepuk dada Mama. Tepuk. Ya Allah, tolong ya Allah. Tunjukkan Mama. Ya Allah, dan sama doakan korang. Doa korang boleh menerima baik benda ni. Akan dapat manfaat pada korang. Korang akan nampak hikmah Mama tukar ni. First, faham tak? So Mama, sepanjang Mama, betul Mama duduk depan Kaabah lama. Mama lepas sarapan, tak. Lepas subuh kita nak naik hotel. Ya ke? Mama tak ingat lah macam mana sequence-nya. Tapi kita duduk lama. Sampai terik. Sebab kan masa tu terik kan. Duduk depan Kaabah. Lepas tu kan nak kan. Kau nak tahu tak nak? Mama ni, ya Allah, ini Mama share dengan korang je lah Dengar telinga kiri, keluar telinga kanan. Dengar kanan, keluar telinga kiri. Kau tahu tak doa kat Multazam tu mustajab? Tapi kau tahu tak kat mustajab tu susah? Siapa yang pernah pergi umrah? Multazam tu kau tahu tak? Orang kan tawaf. Orang tengah tawaf, macam mana kau nak berdoa kat situ? Korang faham ke faham? Tapi siapa Mama tak nak yang berpaut-paut tu. Bertolak tu. Mama cakap dengan Papa. Mama minta, masa tu kita tawaf sunat. Lepas tawaf sunat je, Mama tu tunjuk Papa. Kata Papa boleh tak? Teman Mama nak doa kat mustajam. Kat Multazam tu lah. Betul-betul depan kat pintu tu nak doa. Lepas tu Papa pun, yelah dia kena protect lah wife dia kan. So pada waktu tu kan nak, depan Mama ni orang yang pegang-pegang pintu tu lah. Mama kat belakang sikit. So Mama berdoa. Papa kat belakang Mama. Dia pegang Mama kan. Sayang, sedangkan orang tengah tawaf. Masya Allah, tabarakallah kan nak. Mama doa kat situ setengah jam lebih. Tanda tangan doa saja, nangis doa. Orang tengah tawaf ni ya. Masya Allah, tabarakallah nak. Tak ada siapa yang menyentuh Mama. Tak ada siapa. Kan kalau tahu kan orang langgar, orang apa kan. Seolah-olah macam ada dinding dah kat keliling Mama tu. Mama berduduk tu setengah jam. Lepas tu bila Mama sedar tak ada siapa yang tolak Mama, melanggar, tak ada siapa yang mengganggu doa Mama tu kan. Mama anggap ini adalah signal tukarlah sistem tu. Mama anggap macam tu je lah. Mama cakap, ya Allah bagi Mama tanda-tanda lah. Kalau Mama salah buat benda ni, menganiaya orang, bagi Mama tanda. Macam maksudnya adalah, bagilah Mama balasan pun tak apalah kat sana. Kalau faham tak, sebelum Mama ni Mama tahu, aku demam ke, aku macam ni ke, contoh kan, aku tak larat ke, aku bersuah payah ke, aku ditekan-tekan ke kat situ kan. Itu tandanya engkau sedang buat benda yang menekan-nekan orang. Faham tak? Tapi kalau apa yang Mama buat ni memberi kesan manfaat pada orang, bagi impact pada orang pun tunjuklah. So nak cakapnya, mau doa tu nak tak ada disentuh. Kau bayangkan orang tengah tawaf. Kita tawaf pun susah. Kita nak buat umrah, nak tawaf tu pun susah. Nak tawaf kan. Ini Mama duduk tercegat kat situ dengan Papa, tercegat kat situ berdoa. Tak ada siapa pun menolak. Tak ada siapa pun menyentuh. Setengah jam lebih. Sampai akhirnya Mama kata, kau dah nak lama lagi. Lepas tu macam, okey lah Papa, macam terima kasih teman Mama kat sini. Macam itulah. Tak tahulah doa Papa ke apa kan. So, ya Allah, highlight macam. Kan. Pintu tu depan Mama, cuma Mama tak nak pergi bergayut kat situ lah. Sebab dia bergayut ni kan dah campur lelaki perempuan. Lepas tu bukanlah. Lepas tu nanti Mama tak suka orang tolak Mama lah. Mama tak suka sebab kita nak berdoa. Kita tak nak doa tu dalam keadaan kita tolak orang tolak kita. Mama tak suka. Ingat tak doa Mama masa cakap dengan korang kalau sampai umrah? Doa kita, ya Allah janganlah kita menyakitkan orang. Dan orang pun tak nak, kita pun tak nak orang menyakitkan kita. Kalau kita pergi umrah kan, orang akan tolak. Doa yang kita kena azam, ya Allah, sepanjang saya buat umrah ni, saya pun tak nak menyakitkan orang. Dan saya pun tak nak disakiti orang. Faham ke faham? Memang umrah ni memang macam tu lah. Kadang tertolak lah, orang tolak lah, tarik tudung lah, tarik apa kan. Memang macam tu. Dia sebenarnya bukan tudung dia tarik. Sebab you berjalan ni, kayu ni dah terkepit dengan orang-orang belakang. Sebab dia kan himpit kan, himpit. Kalau tudung korang labur tu, kadang rupanya ujung tudung kau tu dah terimpit antara bahu dengan bahu orang ni.
Itu yang nampak macam orang tarik tudung. Sebenarnya tak ada siapa tarik tudung you all. Tak ada masa orang tarik tudung. Sebab orang semua tengah bertawaf. Tapi sebab dia rapat, dia jadi macam tersempit. Kadang you punya kain, sebab tu kena jaga kain ihram tu kadang dia tertarik kan telekung kita kan. Dia tertarik, orang sebelah dah terhimpit, telekung kita macam macam itulah. Situasi dia bukan ada orang tarik. Kain you terlampau besar dan terhimpit. Gitulah nak. Gitulah. So bila mama dia rasa satisfied lah, satisfied. Bila satisfied ni bukan kata kita rasa alhamdulillah lah Allah dah jemput. Rasa syukur tu tinggi lah. Tapi bukan bermaksud kalau you dengar kan ada orang ni dia pergi umrah rupanya dia hanya solat subuh ataupun asar, maghrib, isyak je. Yang lain dia solat kat bilik. Bukan bermaksud dia tak bagus. Faham ke faham? Cuma secara psikologi ni lah. Kita, itu adalah rasa sendiri lah. Faham ke faham? Ibadah ni bukan nak tunjuk ke orang. Ibadah ni kan untuk perasaan kita sendiri. Kita nak kaya ni pun bukan tunjuk ke orang sebenarnya. Kita kaya ni ada duit ni kan perasaan kita sendiri. Betul ke betul? Ada duit banyak bukan nak tunjuk ke orang sebenarnya kan untuk diri sendiri. Untuk diri kita rasa apa? Rasa lapang, rasa tenang, rasa bahagia, rasa gembira, boleh berbahagi, rasa tak worry. Kan untuk diri sendiri, betul kan? Untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri bukanlah sebab nak cakap untuk kita kaya ke tunjuk orang. Tak, bukan. Semua tu untuk perasaan sendiri saja. Faham? Faham? Faham anak-anakku? Macam itulah. Tapi satu je. Alamak. Dia ada ke? Macam tak ada kan kat dia? Kat dia ada dalam WhatsApp mama ke? Tadi mana dapat macam ada kat dia? Dia, ada siapa ambil ID dia? Cikgu dia sepatutnya 4 suku. ID tak sampai lagi Dia. Dia ada kat WhatsApp mama. Tak mama nampak dia. Mama dia ada, Mama. Dia tengah tuition. Tuition kat mana? Kat bawah. Oh, tengah tuition dah ke? Mama dengar ke tu? Okey. So, cikgu ngomong pasal mesin ni. Adik sampai pukul apa? Aidi sampai rumah tadi tepat pukul 4. Oh, pukul 4. Oh, sempat dah tu. Okey dia. Cikgu dengar ke? Cikgu tak dengar kan dia kan? Mama duk sharing ni kan? Dia pakai headphone kan? Dia pakai headphone kan? Oh, perasan. So, dia tuition. Dia tuition Isnin dengan Selasa. Kami tu kalau cikgu ni macam itulah. Macam itulah kan anak-anak budak kecil pun ni. Dia macam tu lah. ID ni dia manja. Bila manja ni dia banyak main.
Tapi kita tak boleh izinkan dia banyak main sebab nanti dia masuk sekolah, budak-budak dah pandai baca, dia tak boleh baca, dia akan down, nanti CSC dia drop. Betul ke betul? Dia macam tu lah nak. Kita sebagai mak ni dia macam tu je. Kita ni bukan pasal apa, bukan pasal nak dia pandai. Kita ni tak nak CSC dia drop. Dia macam, alah mama cepatnya koyak CSC drop. Like, kalau selagi apa kita boleh buat benda yang boleh naikkan CSC dia, kita buat lah. Okay, belajar ke belajar? Macam tu lah. Okay, so itu je lah anak-anak. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.